Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Mahathir Mohamad dalam podcast Sembang Tegak. Bicara pada fakta, bicara kepada keberanian, impak untuk berfikir jauh. Hari ini saya tidak bersorangan, saya bersama dengan saudara Anggun Cik Sulong. Sihat? Sihat. Kita lama dah tak ke udara. Begitulah. Cuma Dad, selalu kita pakai uniform putih. Hari ni kenapa? Hari ni kala lain dah. Sebab apa tu Dad? PRN telah mengubah saya. Jadi saya difahamkan Dad terbabit secara langsung. Betul. Di Negeri Sembilan, di Johor. Tahniah Dad kerana menjadi sebahagian daripada jentera yang memenangkan kerajaan yang tertubuh di kedua-dua negeri itu. Terima kasih kepada orang Johor, terima kasih kepada orang Negeri Sembilan yang percaya dan yakin dengan kepimpinan pilihan yang telah mereka lakukan lah. Okay Dad, hari ni kita nak cerita pasal apa? Kita straight to the point hari ya. Hari ni setelah sebulan, 2 minggu di Johor, 2 minggu di Negeri Sembilan, melihatkan banyak perubahan yang berlaku. Baik. Banyak perkara yang berlaku yang membuatkan kita rasa ini satu perkara yang berbeza daripada biasa. Okay. Betul-betul dinamika yang menampakkan banyak benda yang perlu kita laraskan balik. Okay Dad, salah satu benda yang saya sangat teruja untuk dua PRN di Johor dan di Negeri Sembilan ni, terutama di Johor, saya difahamkan MCA menang 7 kerusi menang 8 kerusi. 8 kerusi daripada 15. MCA ni kalau sebelum ni kalau dia orang bertanding, kita dah kata tak ada harap ni. Tak ada harapan. Tak ada harap kan. Tapi menang 8 kerusi di Johor. Di Negeri Sembilan menang 2 daripada 7. Hampir 4 penggal kalau tak silap saya, 13 tahun. Mereka tidak ada wakil. Dan mereka menang. Salah satu kerusinya mereka pukul kira presiden kepada DAP, iaitu saudara Anthony Loke. Cukup hebat masa tu. So ini saya rasa antara benda yang selalu kita bercakap tentang UMNO kan. Hari ni mungkin kita boleh lari sikit Dad. Hari ni kita bertuah sebab kita bersama dengan Ketua Penerangan Pemuda MCA Malaysia, Saudara Neo. Ini budak Cina yang petah cakap Melayu tu kan. Kalau kita tak tengok orang, kita dengar suara, kita tengok orang Melayu tu. Asyik Tepin. Okey. Saudara Neo, sihat? Sihat Dad. Sibuk? Semakin sibuk? Tak, relax lah. Relax untuk minggu ni lah kan, sebab dah dua PRN tempoh sebulan ni. Saya pun rasa stres juga kan. Bergiat penuh lah. Bergiat penuh di atas lapangan, bantu seperti Dad jugalah banyak membantu semasa kempen. Tetapi sebabkan saya selain daripada Ketua Penerangan Pemuda MCA, saya juga pengarah komunikasi BN. So ruang lingkup itu lebih besar dan terpaksa bekerja lebih lah kan. So tapi saya bersyukur dan saya berterima kasih jugalah kepada semua jentera, kepimpinan yang banyak membantu kami dan juga tidak lupa pengundi-pengundi di negeri Johor dan Negeri Sembilan kerana telah memberikan mandat dan kepercayaan kepada kita, kepada calon-calon Barisan Nasional. Dan kita berharap keputusan yang positif ini akan menjadi satu pemangkin lah kepada usaha pembinaan semula Barisan Nasional kerana saya yakin kita perlukan lagi kekuatan untuk membantu di peringkat persekutuan juga. So maknanya siri PRN ini yang akhirnya akan membawa kepada the final battle, iaitu PRU yang akan datang ini. Momentum itu perlu diteruskan supaya usaha pembinaan semula dapat diselaraskan di antara peringkat persekutuan dan peringkat negeri. Saya rasa itu penting kerana kita semua sedia maklum rakyat sudah melalui satu fasa transisi dan kebanyakan rakyat pun sudah sedar siapa permata, siapa kaca. So itu dia kita nak sembang tu. So bagi saya itu adalah satu proses demokrasi. Sebuah negara yang bagi saya, Malaysia ni bukanlah sebuah negara yang tua. Kita masih boleh dianggap sebuah negara yang muda. Kita baru mencapai kemerdekaan hampir 70 tahun. Maka kita adalah sebuah negara, sebuah demokrasi yang masih muda dan kita perlu melalui fasa itu. Betul. Dan sekarang yang paling penting sekali adalah
bagaimana dominasi Kerajaan Barisan Nasional selama lebih 60 tahun telah berakhir, dan akhirnya rakyat membuat pilihan pada 2018 PRU 14, dan sekali lagi 2022, dan rakyat boleh menilai sendiri, dah melalui sendiri fasa itu, fasa perubahan, dan sekarang kerja saya di atas lapangan, so saya boleh tahu sentimen rakyat sekarang adalah mereka merindui zaman kegemilangan Malaysia. So mereka boleh kaitkan masa itulah negara kita aman, makmur, sejahtera, rakyat tidak ada naratif perkauman, semuanya Cina, India, Melayu boleh hidup bersama. Kita bercerita pasal kemajuan ekonomi, kita bercerita pasal usaha nak membangunkan negara masa itulah, ya, pada awal 90-an, 80-an. Dan limpahan daripada pembangunan itu dapat dinikmati oleh semua kaum, bukan sahaja Melayu, tetapi Cina, India, Sabah, Sarawak. Dan hari ini rakyat cukup tertekan dengan keadaan ekonomi yang tidak begitu memberangsangkan, kos sara hidup yang semakin meningkat, subsidi yang dipotong, dan perkara ini berterusan. Dan kita boleh lihat suara-suara ini dapat diterjemahkan sedikit sebanyak telah mempengaruhi keputusan PRN di Johor dan Negeri Sembilan. Neo, sebelum kita go deep, sebelum daripada PRN, kita lihat Johor dan Negeri Sembilan. Kita lihatkan berlakulah maknanya kerajaan bersama dan perpaduan ini. Bila masuk bertanding, sebulan sebelum masuk bertanding, bagaimana melihat MCA di dua tempat ini? Adakah bersedia sebelum itu atau dalam keadaan kucak-kacir? Saya rasa saya sendiri pernah bersama dengan Dad mungkin setahun yang lepas, dan saya banyak dijemput ke ruang podcast, dan saya selama ini sejak saya ambil alih jawatan Ketua Penerangan Pemuda dan dilantik sebagai pengarah komunikasi, saya telah menerangkan usaha transformasi fokus MCA ini adalah terhadap diri sendiri, memperkuatkan, membina semula kekuatan diri ini. So kita melihat proses ini adalah ongoing proses. Kita belum sempurna. Kita tidak boleh mendabik dada, dan kita juga tidak terlalu pesimistik. Kita masih optimistik. Tetapi kita tahu usaha pembinaan semula transformasi ini memerlukan masa. Betul. Dan hasilnya kita katalah, selepas PRU 15 2022, kita mulakan usaha transformasi itu pada 2023. Dan kita lihat dalam tempoh 3 tahun ini, memang dari awal lagi, saya masih ingat, saya pernah ceritakan bagaimana MCA pada ketika itu dicaci, dihina, malah ada di kalangan rakan komponen dari UMNO sendiri, yang menggelar MCA biawak hidup dan sebagainya. Ini fakta. Saya tak boleh nak tutup dan tak perlu nak menutup fakta ini. Dan itulah titik ataupun detik yang bagi saya turning point, di mana saya sendiri bercerita dengan Presiden Datuk Seri Wee Ka Siong bahawa suka tak suka, mahu tak mahu, MCA kena berdiri atas kaki sendiri. Kita perlu berdikari dan membina semula kekuatan, mendapat semula kepercayaan dan keyakinan rakyat, dan dengan hanya mempunyai kekuatan diri. Kita perlu pragmatik. Hari ini mungkin UMNO memilih untuk bersama dengan pakatan ataupun jajaran politik baru untuk survival politik mereka. Saya tak salahkan UMNO. Sebab kita parti politik, mewakili rakyat. Kalau kita tidak diterima rakyat, bagaimana kita nak orang berkawan dengan kita? So itu adalah titik permulaan yang saya sendiri bangkitkan kepada Presiden 2023 tu. 2023. Dan ketika itu saya cakap, Presiden, please bagi saya peluang. Saya akan usaha dan menjadi jurucakap. Saya janji saya akan bantu untuk membina semula kekuatan, berdikari.
Kita tidak perlu bergantung kepada orang lain untuk menjadi juru cakap kita seperti mana amalan kita dahulu. Apabila dengan orang Melayu, kita mengharapkan UMNO. Kalau UMNO pergi kawasan China, mengharapkan MCA. Kalau kita pergi ke kampung India, kita mengharapkan MIC. Itu dahulu cara kita integrasi dahulu. Tetapi sekarang kita sudah perlu ubah. Tak ada masalah. Sekarang kita dah hampir 70 tahun kita merdeka. Saya rasa kita dah boleh menjadi suara kepada semua rakyat Malaysia dah. Ya, so kita kena pragmatik dan di situlah saya diberikan amanah tanggungjawab untuk menjadi ketua penerangan pemuda MCA dan juga timbalan ketua penerangan MCA. Dan di situlah saya mula belajar konsep komunikasi, strategi komunikasi dan sentiasa berada di barisan hadapan bersama dengan kepimpinan parti untuk mempertahankan pendirian parti untuk mematahkan naratif-naratif jahat daripada lawan politik kita, khususnya dari DAP yang memang mahu Barisan Nasional itu pecah. Memang saya daripada 2023 memang susah pada awalnya. Saya nak menahan, melawan naratif pecah belahkan BN. Kita di Perak sendiri kita laluinya. Sebab kita dalam di konteks kerajaan negeri, kita juga kerajaan perpaduan yang didominasi oleh PH, khususnya DAP. Kita tahu dan kita faham kekangan dan juga cabaran Yang Berhormat Menteri Besar Perak. Yang kita BN hanya ada 9 kursi dan salah sebuahnya adalah MCA. Kan? Cendeриang. Tetapi DAP saja satu parti je dah berbelas kursi. Kan? So dalam aspek demokrasinya mereka majoriti. Kan? So saya tak salahkan MB kerana dia terpaksa berhadapan dengan realiti bahawa kita tak cukup kekuatan. Ya, maka kita berikan sokongan kepada MB. Ya, kita bantu walaupun kita hanya ada satu kerusi, tetapi bagaimana kita membantu dia. Kita memberi sokongan dia tanpa memberi tekanan kepada dia. Kita tak perlu nak tunjuk kita nak merajuk ke, kita nak ini ke, tak perlu. Kita buat kerja. Kita menjadi suara rakyat. Kalau rakyat ada masalah, kalau kerajaan tidak dapat membantu, kita pergi membantu. Sebab kita masih membawa image dan juga platform sebagai Barisan Nasional. Walaupun pelbagai usaha dan cubaan untuk pecahkan kita, umdap mantap lah, itu semua provokasi ni. Suruh MCA keluar lah, kan? Itu adalah provokasi dan cubaan untuk pecahkan Barisan Nasional. Dan kalau lihat balik pada rekod kenyataan saya dah cakap dari awal 2024. Dan malah pada 2023 juga. Semangat Barisan Nasional itu perlu kita pertahankan. Kerana saya tahu daripada ketika itu lagi, kalau kita berpecah, kalau MCA, MIC keluar daripada Barisan Nasional, maka sejarah negara ini akan bertukar. Dan Barisan Nasional akan bukan saja dikuburkan, tetapi sejarah keseluruhan negara ini akan bertukar. Dan kita ada tanggungjawab mempertahankan warisan ini dan mempertahankan sejarah yang terbina ini. Ini adalah satu perjuangan yang tidak boleh sesiapa pun merungkaikan dan berputus asa. Ini adalah tanggungjawab kita dan saya ingat lagi apa yang Datuk Seri Najib pernah sampaikan kepada semua keseluruhan ahli kepimpinan Barisan Nasional dan UMNO, bahawa UMNO dan Barisan Nasional adalah satu warisan yang perlu kita tahankan. Dan itulah semangat yang saya bawa, saya tahankan walaupun seorang melawan 10 orang, 100 orang, apatah lagi di Perak ini, saya sendiri terpaksa berhadapan dengan tekanan daripada DAP yang sebegitu besar. Tetapi berkat daripada sokongan kepimpinan MCA, baik di peringkat negeri maupun di peringkat persekutuan, adanya sokongan daripada UMNO, Barisan Nasional, MIC, PPP yang faham dengan realiti politiknya, maka kita berjaya melalui fasa cubaan itu. Dan akhirnya kita lihat sekarang barulah kita nampak sedikit hasil. Itu sedikit bagi saya. Bukan kita tak boleh lagi dibanggakan lagi. Mendabik dada, berasa bangga. Di Johor dan Negeri Sembilan ni. Itu bukan orang kata kayu ukur lagi. Maka kita perlu lebih usaha dan saya harap selepas kemenangan ini membuatkan kita lagi yakin bahawa
bersatu kita teguh, bercerai kita rebuh. Itulah yang kita perlu pegang, bahawa Barisan Nasional ini adalah tonggak kepada kestabilan, kemakmuran dan kemajuan negara. Kita tidak boleh putus asa dan tidak ada seorang pun, baik UMNO, baik MCA, baik MIC, boleh menyumbang ke arah perpecahan Barisan Nasional. Kita tak boleh. Daripada awal cakap kita dah MCA membina balik parti kan, proses tu. Jadi saya pun nampak sebenarnya pasca PRU 15, sebenarnya MCA dia tidak terbabit secara langsung dalam mana-mana proses kerajaan, terutama jadi ahli majlis ke, ketua kampung baru ke, bahkan dalam 6 pilihan raya negeri yang kita buat selepas PRU 15, kalau tak silap saya, MCA tak bertanding satu kerusi pun. Betul. Adakah itu salah satu pendekatan MCA? Maksudnya you bagi ruang rakan-rakan parti yang lain seperti UMNO, seperti MIC untuk carry BN. Pada masa yang sama, MCA dia you support as a grassroots untuk kempen apa semua, dan you membina parti balik. Saya rasa mungkin itu pendekatan MCA. Cuma yang saya nak tanya sekarang, apa yang you buat untuk membina parti tu sehingga boleh diyakini balik dalam 2 PRN yang terbaru ni? Baik. Saya rasa ramai yang lupa yang pada tahun 2023 ada 6 PRN yang MCA dan MIC tak ambil tak bertanding. Saya tak pasti MIC ada ke tidak, tapi MCA adalah satu-satunya parti yang berkata kita tidak mahu bertanding sebab jajaran tersebut. Sebab jajaran masa itu BN bersama PH. Betul. Mungkin kepada UMNO mereka tak ada kursi bertindih dengan PH. Tetapi untuk MCA kita ada kursi bertindih dengan DAP. Betul. Sebab selama ini lawan kita adalah DAP. Betul. Kan? So apabila you kata 6 negeri maka nak compromise bagaimana? DAP kata dia nak bertanding semua. Kan? Maknanya tak ada kursi untuk MCA. Dan kalau dia bagi 1-2 kursi pun, itulah ibaratnya dia awak hidup. Buat apa kita nak bertanding 1-2 kursi dan hidup atas ihsan orang lain? No. Kita parti yang ada maruah. Dan pada masa itu juga Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong dah cakap, lebih baik kita fokus pada usaha memperkasakan, membina semula parti ini dengan memberi ruang dan peluang kepada muka-muka baru, orang-orang baru yang berkelayakan, dan kita train mereka. Mungkin 2-3 tahun groom mereka dalam untuk menghadapi PRU. Itu lebih penting. Dan kita tak apa, kita stay out. Sebab kalau kita lihat daripada sejarah MCA pun, kita pernah stay out from the government pada tahun 2000, selepas PRU 2012 apabila kita tak dapat majority yang besar, kita kata tak apa, kita stay out of the government. So kali ini saya rasa itu adalah satu keputusan yang cukup bijaksana, memberikan ruang kepada MCA untuk fokus kepada proses peremajaan. Soul searching yang saya sebutkan tadi itu adalah kita perlu menerima kenyataan bahawa MCA terlalu lama memerintah, kita terlalu lama berada dalam tampuk kuasa sehingga kita lupa pada proses pertukaran darah. So itulah masanya kita lihat kepimpinan MCA mengambil keputusan untuk lebih realistik. Kita perlukan masa, kita jangan tunggu sampai nak pilihan raya umum baru kita mula nak pergi mencari siapalah calon yang kita nak boleh. No, it's too late. Masa itu juga 2023 dah start dah. Kita dah start dah. Di Johor dan Negeri Sembilan ni. Bukan, satu Malaysia. Satu Malaysia. Kita dah start dah. Kan? Okey, kita bagi peluang kepada, so dalam pilihan raya parti pada 2023 itu sendiri, kita beri ruang kepada orang muda. Kita fokus kepada pemuda MCA. Bagilah mereka yang mungkin dahulunya berhadapan dengan kesukaran dynasty politics, yang tak disukai, yang tak ada bukan dari keluarga, ketua bahagian yang dikontrol oleh kita write off benda tu. Kita write off. Kita permudahkan. Presiden memperkenalkan sistem direct membership.
Tak perlu melalui bahagian. Direct under HQ. Kita digitalizekan membership kita. Ada apps semuanya. So siapa-siapa boleh menyertai MCA. Saya nak potong sikit. Sewaktu buat perkara itu, keahlian tu meningkat? Keahlian pastinya meningkat lah kan. Keahlian barulah meningkat lah kan. Yang muda kan memang meningkat. Mana penerimaan tu cukup cantik lah. Ya. So tapi kita bukan lihat pada ketika itu je. Bukan dalam masa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tetapi yang kita nakkan adalah bagaimana kita nak mencari orang muda yang ada idealisme politik yang selari dengan idea ataupun ideologi MCA yang bersikap ataupun bersifat sederhana, nasionalistik dan selaras dengan prinsip Barisan Nasional yang boleh kita ketengahkan. Bukan senang tau. Sebab apa? Kita dah terlalu lama diajar, khususnya pemuda-pemuda di China ni, diajar untuk bersifat lebih ekstrim, chauvinistik, ya, mahu memperjuangkan diri untuk kepentingan diri tanpa melihat kepada aspek keseluruhan. Ya, tanpa melihat kepada aspek masyarakat yang lebih majmuk. Kan dia katakan dia memperjuangkan, contoh DAP selalu dia nak mengajar orang, inilah suara kita nak mengajar, kita nak mempertahankan prinsip kepelbagaian. Dia kata dia nak orang pertahankan prinsip kepelbagaian. Tetapi kepelbagaian yang bagaimana? Kepelbagaian yang memberi ruang untuk anda sahaja menghormati kepercayaan, kebudayaan anda sahaja, tanpa perlu kamu menghormati kepercayaan, kebudayaan orang lain? Atau bagaimana? Tapi ni Wan, sebenarnya apa yang DAP buat, itulah yang menjadi dia punya tagan ataupun token dia selama ni yang boleh mempengaruhi pengundi-pengundi Cina untuk bersama dia orang. Itu yang MCA tak ada sebenarnya. Yalah. Tetapi kalau kita lihat itu berguna dan berkesan pada dahulu. Apabila orang Cina pada masa itu, bagi saya kufur nikmat, dia lupa, dia hanya terlalu fokus kepada kepentingan orang Cina sahaja, tanpa melihat kepada aspek yang lebih besar, lebih general. Tapi bahawa Malaysia ni dia untuk apa kita melihat benda yang lebih besar, untuk kebersamaan, untuk sama rata dengan bangsa-bangsa lain, bila akhirnya kita tak boleh bawa terjemahkan diorang ni dalam bentuk undi kepada parti kita. So pada saya setuju dengan apa yang DAP buat. Macam mana you rasa? Saya tak setuju. Sebab apa? Okeylah, you boleh menang lah. 95% orang Cina sokong DAP pada last PRU. Okay. Take it. Alright. Fine. Okay. MCA mengaku kalah. Okay. Kita hanya menang 2 kerusi. Baik. DAP menang 40 kerusi. Kamu jadi kerajaan. Kamu ada 5 menteri, 7 timbalan menteri. Okay. Tetapi hakikatnya, ada tak? Boleh tak kamu membantu ke arah mempertahankan, memperjuangkan apa yang kamu janjikan dahulu? Okay. Untuk saya suka nak dengar yang tu. Kepentingan orang Cina saja. Contoh, UEC. Kamu kata kamu nak iktiraf UEC sebaik kamu jadi kerajaan. Bukan seminggu, bukan setahun, tetapi serta-merta. Baik. Tapi sampai hari ni tak dapat dilaksanakan. Tapi DAP selalu cakap, dia kata USC telah dilaksanakan dan mereka berjaya pada zaman Dato' Sri Anwar ni jadi Perdana Menteri. Saya nak dengar yang tu. Apa yang dilaksanakan? Sebab tu saya rasa penonton juga dia nak tahu tu. Sebab sekarang di kalangan netizen, di kalangan public di luar sana, dia orang yakin USC ini telah dilaksanakan dan juaranya adalah DAP. Itu yang masalahnya. Dia boleh tipu kepada mereka yang tidak tahu dan tidak ada kesedaran. Tetapi hakikatnya UEC tidak diiktiraf. Betul ke? Kecuali mereka yang mengambil, kalau mereka nak memohon untuk masuk IPTA, dia perlu lulus kredit Bahasa Melayu dengan sejarah. Itu adalah sebelum ni mana-mana pun, A-level pun, memang itulah syarat dia. Syarat minimum nak memohon UPU kena ada kredit Bahasa Melayu dengan sejarah, yang pada dahulunya mereka menentang. DAP menentang apabila 2018 dalam manifesto kita, kita kata kita nak buat, kalau kita menang kita akan iktiraf dengan syarat kredit Bahasa Melayu dengan sejarah.
Dong Zong menentang. Dia kata kenapa kita nak ada syarat? We should go without condition. Pengiktirafan should come without condition. So Dia benda kata. ni masyarakat Cina kena tahu ni. Masyarakat itu sekarang dia orang dah tahu. Saya nak cerita pasal sebelum Okey. 2022 sebelum mereka menjadi kerajaan, sebelum mereka mendapat sokongan 95%. Itu yang diperjuangkan untuk yang dijual untuk dapat 95% tadi tu. Mereka mengajar, you tengok balik dalam dia punya deklarasi setapak. Kan, memperjuangkan apa? Hak kesamarataan, nak menghapuskan hak keistimewaan. Ini bukan saya yang cakap, ini perjuangan mereka yang masih melekat dan berada dalam perlembagaan mereka dan dalam deklarasi mereka. Kan? So, itu yang mungkin dalam konteks saya, kalau saya orang Cina pun, saya sukalah. Betul. Saya sukalah kenapa orang Melayu kena ada hak keistimewaan. Betul. Kepada mereka yang tak faham sejarah dan konteks perlembagaan, mereka akan kata, betul lah, bagus lah ini macam. Kan? Tetapi dia lupa bahawa kita ada kontrak sosial. Betul. Kita ada perlembagaan persekutuan yang mempertahankan hak keistimewaan orang Melayu dan agama Islam. So dia ada perkara yang kita perlu faham dalam konteks nasional. Dia tak boleh dalam singular form, tak boleh. Sebab tu saya tanya, DAP kata dia nak memperjuangkan kepelbagaian. Tapi kepelbagaian bentuk bagaimana? Kepelbagaian untuk kamu, convenient untuk kamu, ataupun kepelbagaian untuk semua. Kalau ya, tak perlulah kamu mempertikaikan kebudayaan orang lain, bersongkok, berpakaian baju Melayu. Kan? So, adakah kepelbagaian bermakna, okey, orang Melayu pakai Cheongsam, itu kepelbagaian. Tetapi kalau orang Cina pakai baju Melayu, itu bukan kepelbagaian. Itu adalah asimilasi. Is that the term? Itu double standard. Sebab tu saya kata DAP ni double standard. Kalau orang buat ikut kehendak dia, boleh. Itu keterbukaan liberal yang dia sebut tu. Tetapi kalau you terpaksa ikut majority, itu paksaan. Itu ekstrim. Itu radikal. So sekarang cabaran kepada MCA dewasa ini adalah bagaimana nak twist balik sebenarnya pemikiran-pemikiran masyarakat Cina, pemahaman masyarakat Cina tu bahawa sebenarnya apa yang DAP buat ni sebenarnya ini bukan Malaysia yang kita mahu. Ya, tapi saya nak tambah sikit. Selling point yang itu menjaga hak suara tersebut yang mengatakan bahawa ini hak kita. Betul. Dan ini yang dipercayai oleh kaum Cina yang mengatakan setelah tadi Nio cakap 70 tahun bersama dalam kerajaan selesa dan dikatakan dah tak jadi suara untuk kaum Cina. Okey, saya nak tanya kamu. Kamu ada kawan Cina tak? Ada. Ada kawan Cina? Okey. Kawan Cina yang bukan MCA ada? Tak ada. Sudahlah. Takkanlah tak ada kawan Cina yang tak ada, bukan dalam yang politik. Bukan ada kan? Kalau tak ada, kena pergi cari. Okey, you ada kawan Cina. Pergilah tanya orang Cina. Yang tak ada kecenderungan politik, tak ada bias politik. Dia baca tapi dia tahu. Dia tahu. Tapi dia tak ada tanya bias. kawan Cina kamu. Dahulunya, hidup dahulu lebih senang ke hidup sekarang lebih senang? Itu cukup. Betul. Itu je jawapan saya nak tahu. Kalau dia kata sekarang lagi bagus, hidup kita lagi maju, bisnes lagi bagus. Kalau dia cakap macam tu, I have nothing to say. Saya sendiri pun saya akan sokong apa yang agenda DAP buat. Tetapi hakikatnya adalah Merana Cina sekarang lebih susah daripada dahulu. tapi Nyo betul. Iaitu saya setuju. Saya ada ramai kawan-kawan Cina dan kebanyakannya yang berniaga tau. Bila kita tanya, dia orang cakap, wah sekarang berniaga banyak susah kan? Minyak mahal, diesel mahal, macam-macam lah. Okay, so itu saya nak tanya. Dan saya tak perlu nak mematahkan naratif DAP. Cina bukan bodoh. Dia pragmatik. Cuma dahulunya dia termakan dengan janji seronok, janji harapan yang mungkin pada ketika itu mereka merasakan itu realistik. Tetapi hakikatnya dalam konteks nasional mereka tak nampak. Dan saya juga menyalahkan diri sendirilah. Ketika itu kita tak pandai nak membawa naratif dan memberi penerangan kepada rakyat bahawa this is irrealistic. Ini irrelevant dan tidak boleh dilaksanakan dalam konteks Malaysia yang majmuk. Okay? So, kita kena terangkan. Saya selalu cakap, Cina ni 3 perkara je. Dia pentingkan. 1, ekonomi. Betul. 2, pendidikan. Dan
3 ni kesejahteraan. 3 perkara ni. Cina ni dia tak minta apa pun. Dia minta dia niaga baik, dia ada duit, dia hantar anak dia pergi sekolah yang baik, dapat bekerja dengan baik, hidup senang lenang. Itu saja Cina. Tetapi masalahnya DAP yang pergi membina satu naratif baru bahawa ini tak cukup, itu tak cukup, ini tak baik, itu tak baik, menyebabkan mereka terpengaruh. Hakikatnya kehidupan dahulu lebih baik pada sekarang. Betul. Apabila mereka berkuasa ni. Dan kita perlu lihat dalam konteks nasionalistiknya, peratusan kita dalam lebih kurang 20% je Cina. You tak boleh divide and conquer. Kita kena mengajar Cina untuk hidup bersama. Itu baru masyarakat yang majmuk. You tak boleh buat satu perumahan ini Cina saja, satu perumahan itu India saja, satu perumahan itu Melayu saja. Itu cerita dulu. Zaman British. Betul. Supaya orang Melayu duduk je dengan orang Melayu ni. Betul. Cina duduk je dengan Cina, India duduk saja dengan India. Supaya apa? You all jangan duduk bersama Senang saya nak kontrol. Betul. Pecah perintah lah. Pecah dan perintah lah. Divide and conquer. Itu tak boleh. Tanggungjawab MCA adalah mengajak orang Cina untuk bersama. Kebersamaan itu dengan orang Melayu, dengan orang India. Boleh duduk sekali. Dan faham. Raya boleh. Semua nak raya. Bila cuti, semua nak cuti. Cuti nak semua. Highway jam. Cik Tuan nak makan juga. Tapi nak duduk tak nak asyik-asyik. Kita tepuk dada tanya selera lah. Ingat balik zaman kita kecil-kecil dulu. Bagaimana kalau Chinese New Year ada kawan Melayu bapa kita datang, tok kita datang rumah. Bagaimana kalau Deepavali tok saya pernah bawa pergi ke kawan dia yang India. Sama juga kalau hari raya. Saya membesar dalam keadaan dan suasana yang sebegitulah. Hari ini tak ada. Tak nampak. Saya adalah. Saya akan pergilah ke rumah orang Melayu. Saya masih meneruskan tradisi ni. Kalau India, kalau Deepavali, saya pergi melawat kawan India saya. Saya masih meneruskan tradisi. Tetapi saya tak nampak secara menyeluruh. Itu. Dah 70 tahun, sepatutnya kebersamaan itu lebih kukuh. Bukannya lebih renggang. Tetapi hakikatnya, sebabkan politik itulah yang membuatkan kita hidup dalam berkelompok tanpa mahu memahami orang lain dan kita mahukan orang lain faham kita. Itu yang tak baiknya. Adakah itu yang menterjemahkan kepada keputusan Johor dan Negeri Sembilan ni? Saya nak ambil soalan yang baik. Kita lihat kepada Johor. Kita menang tanding solo BN, kita menang 2/3. Jumlah pengundi meningkat 70% lebih berbanding pada yang dahulu PRN hanya 50% lebih pada tahun 2022. Johor. Kali ini 70% lebih pengundi Cina pun meningkat. Pengundi Melayu tak payah cakap lah. Dan kita lihat dalam konteks bangsa Johor itu, tak kiralah India ke, Melayu ke, Cina ke, mereka memberikan sokongan tidak belah bahagi kepada Barisan Nasional. Kenapa? Kerana agenda pembangunan ekonomi itu dirasai oleh rakyat di situ. Cina, peratusan mengundi Cina kepada Barisan Nasional meningkat sehingga kita boleh menang 8 kerusi DUN. Johor Jaya itu adalah seperti Bukit Bintang di Kuala Lumpur tau. Johor Jaya tu. Kita menang. Bandar Puteri Iskandar. Kita kalah 1,000 lebih undi sahaja. Betul. Kalau bukan sokongan Cina, mana mungkin kita dapat undi yang sebegitu tinggi? Dan banyak lagi kawasan-kawasan Cina. Kita menang 8. Kalau dulu you boleh kata di Negeri Sembilan, dia orang cuba main naratif, MCA menang sebabkan undi Melayu. Tidak. Kita menang di kawasan Cina. Cenah itu kawasan Cina. Anthony Locke kalah kepada undi Cina, bukan undi Melayu. Betul. Undi Melayu tak melebihi undi Cina. Tapi Anthony Locke kata undi dia naik. Memanglah kalah, tapi undi dia naik. Macam mana undi dia naik? Daripada undi 5,800 lebih undi turun jadi 5,080 undi. Itu bukan naik, itu turun. Janganlah nak statistik tak boleh menipu. Statistik tidak menipu kan. Orang zaman sekarang pergi, kalau malas sangat, tanya AI saja. Buat perbandingan PRN 2023 dengan yang baru-baru ni. Saya ada statistik. Contoh di PDM TT di Dun Cenah tu, salah sebuah yang paling concentrated Chinese votes. Kita dapat untuk situ kita dapat
30% undi Cina. Dah meningkat lah. Meningkat. Dahulunya dia orang dapat 95%. Kalau tidak, mana mungkin kita boleh menang. Dulunya, last kali kita bertanding 2018, undi kita hanya 3,000 lebih. Undi Anthony Locke 5,000 lebih. Malah lebih tinggi daripada yang kali ini. Adakah 2018 tak deliver apabila jadi kerajaan? Adakah dia lebih sesuai jadi pembangkang? Dalam bahasa mudahnya macam ni lah. Nio, kalau boleh kita simpulkan sebenarnya DAP gagal bila dia jadi kerajaan. Setuju? Itu sama ada mereka setuju atau tidak. Bagi saya mereka itulah realitinya. Sebagai Cina dan DAP ni dilihat parti yang memperjuangkan Cina. So you rasa satu, DAP you memang gagal lah sebagai kerajaan. Kedua, you gagal sebagai pejuang kepada bahasa Cina. You tak sebagus MCA. Setuju? Dia, you see, bezanya DAP dia depan orang Melayu. Dia kata, saya bukan mewakili Cina. Saya mewakili semua. Yalah, Dia kata, sebab dalam parti dia pelbagai kan. Kononnya lah. Ya. Kononnya. Kan, setakat letak satu dua kursi, dua puppet itu kan. Yang Tak safura. apalah, okey lah. You cakap lah apa yang you nak. Tapi, hakikatnya, DAP adalah Cina. dia kata dia memperjuangkan sebab ketidaksamarataan yang dia lebih Cina daripada Cina. Betul. Okey, dia lebih Cina daripada MCA. Betul. Yang secara absahnya kita nama pun Malaysian Chinese Association mewakili kepentingan Cina daripada awal penubuhannya untuk menjaga kepentingan Cina. Dan kita tak berselindung. Dalam MCA tak ada Melayu kan? Tak ada Melayu. Ada pun yang keturunan Cina lah. Iyalah. You boleh masuk. Tetapi hakikatnya kita menjaga Kepentingan kaum biru lah. orang Cina. Dan yang mana yang saya cakap tu lah. 3 perkara itu. Pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan. Kesejahteraan itu termasuk kebudayaan lah. Ya, kita nak mempertahankan itu je. Tetapi kita tidak pernah mempersoalkan ataupun kita nak mencabar hak ataupun kepercayaan orang lain. Tak pernah. Kita faham bahawa kita ni Cina, okay, you Melayu, agama you Islam, kita respect agama you. Kita tak pernah lah pergi mempertikaikan azan orang lah. Saya baru nak sentuh yang ni sebab saya rasa, seingat saya lah, MCA belum pernah lagi mempertikaikan perkara tersebut. Perkara tersebut. Tetapi sejarah membuktikan pernah di kalangan DAP ni. Betul. Kan? Betul. Saya tak nak main isu 3R, tetapi betul. hakikatnya ada yang mempertikaikan kenapa azan kuat. Betul. Tetapi kita tidak pernah memainkan isu sebegini. Malah kita mengajak orang Cina untuk lebih memahami orang Melayu. Kebudayaan orang Melayu. Sensitiviti orang Islam. Tetapi hakikatnya kita dituduh sebagai apa? Balaci kepada UMNO. Dahulunya. Betul. Kita dituduh sebagai anjing kepada orang Melayu. Sehingga membuatkan mereka marah kepada MCA dan hilang kepercayaan terhadap MCA kerana kita cuba nak memperjuangkan semangat nasionalistik. Majmuk ni. Semangat majmuk ini. Sebenarnya itu yang prinsipal yang nak dibawa oleh MCA. Ya. Cuma saya setuju ni dengan yang saudara ni awal-awal bagi tahu tadi. Kesilapan MCA ialah apabila you kena attack macam tu, you tak cukup trooper you untuk backup. Untuk bawa balik naratif, tak ada suara, untuk bagi penerangan. Kenapa? Kerana pada ketika itu pemimpin-pemimpin kita lebih percaya bahawa kita fokus kepada kerja kita, membantu rakyat, orang akan faham. Hikmat saja. Sebab tu kalau orang Cina dia dalam 4 edisi yang lepas, kalau bab ada masalah dia cari MCA. Tapi bab undi dia pergi ke DAP. Betul. Benda tu berlaku juga dekat UMNO pun berlaku juga. Sebab apa? Kita terlalu tumpu pada perkhidmatan. Ada susah dia datang, kita bantu. Betul. Tetapi dia rasakan kita tak cukup lantang. Tak cukup berani dahulunya. So benda ni kita perlu ambil dengan sifat dan hati yang terbuka. Betul, mungkin ada silapnya, kurangnya kita. Bukan saya nak bagi tahulah. Bukan MCA je yang masalah tu. UMNO juga ada masalah yang itu. Kita cuma berkhidmat sahaja, yang tak cerita kat orang yang kita buat kerja sampai tahap bila kalah pun orang masih ketuk pintu. Dan tolong juga walaupun kalah. Dengan harapan mereka boleh orang kata menghayati ataupun menghargai usaha kita, keikhlasan kita. Gagal. Tetapi hakikatnya benda tu tak jadi. Benda tu kalau kita tak cerita, orang tak tahu. Dan yang paling penting sekali adalah dalam zaman konteks sekarang ini, dalam konteks zaman era digital dan social media ini, kita perlu lebih agresif.
agresif bukan menyerang orang dengan fitnah dan sebagainya. Lebih agresif memberi penerangan. Komunikasi dengan rakyat, khususnya generasi muda ni. Sebab tu kita lihat pengundi-pengundi muda, sokongan pengundi-pengundi muda kepada Barisan Nasional meningkat. Betul. Sebab apa kita fokus, dan fokus ini juga berlaku dalam MCA. Kita tumpukan kepada komunikasi berkesan. Penyampaian message kepada melalui digital, melalui platform digital supaya orang nampak apa yang kita buat. Pastinya akan ada orang yang suka, orang yang tak suka. Itu biasa. Tetapi yang penting sekali adalah apa message kita yang nak sampaikan. Sebagai sebuah parti politik, kita nak memperjuangkan apa? Kepentingan diri ataupun kepentingan nasional. Kalau untuk kepentingan nasional, suka tak suka, kita kena sampaikan juga. Orang boleh terima atau tidak, kita tengok feedback. Yang bagusnya sekarang dia ada feedback di ruang komen. Betul. MCA bukan bacol macam setengah tutup komen. Tutup komen. Kita tak ada. Tak ada. Kita buka. You maki pun makilah. Dan seringkali saya tengok yang maki tu cyber trooper je pun. Ceplos je pun. Ceplos. Kan? Tapi hakikatnya orang menilai. Yang organik punya dia akan menilai mesej yang kita sampaikan. Mungkin dia tak komen di situ. Mungkin dia tidak like di situ, tetapi kalau dia baca, dia dengar, silent reader ni, dia akan faham dan dia akan hargai. Yang penting mesej itu sampai. Jadi saya nak bagi kredit kepada MCA sebenarnya. Benda ini kita tak nampak sebelum PRU 15 ya. Tapi selepas PRU 15, selain daripada Saudara Neo yang saya tengok kerap bagi penerangan dalam media sosial, ada beberapa lagi, seorang lagi yang perempuan dari Wong Siuman. Pahang kan dia ke? Ketua Pemuda MCA so Pahang. dia pun bagus. Bila dia bagi penerangan, selain daripada dia convince masyarakat Cina, sebenarnya you punya penguasaan bahasa Melayu pun bagus, penyampaian mesej pun baik. Dia juga membantu sesetengah orang Melayu, orang India yang dengar perkara tersebut akan memberi kefahaman juga. Betul. So sebenarnya benda-benda macam ini sebenarnya menyumbang kepada peningkatan kepercayaan kepada Barisan Nasional selepas kita mengalami kemerosotan itulah. So kredit ini kita perlu berilah kepada pimpinan baru MCA ni. Jadi Dad, kita banyak sebenarnya kita nak tanya. Sebenarnya kan, yang kita nampak ini, masalah yang timbul bukan saja di MCA saja, di UMNO pun perkara itu berlaku. Betul. Bila setiap kali ada fitnah atau serangan, UMNO juga tak kontrol naratif tersebut, membuatkan orang percaya perkara tersebut. Betul. Ini yang berlaku pada 2018. Betul. Apabila MDB lah, Tok Sri Najib, apa semua, kita waktu tu baru start nak guna Facebook. Dan bila dah start guna Facebook, dia orang guna TikTok pula. Untuk penerangan lah, untuk penerangan. Dan bila berlakunya PRN Johor dan Negeri Sembilan ni, kita dah ready untuk perkara ini. Kita dah mendahului dalam threads. Dan threads pun kita mendahului. Saya tak tahu bagaimana, tapi threads ni susah untuk buat fake account. Dan anak-anak muda ni dah tak ada selindung dah. Betul. Terus undi, tunjuk gambar, bagi tahu undi biru. Betul. Tak ada selindung langsung dah. Dan betul. dia kata trending lah. Dia nak undi pagi-pagi sebab dia nakkan orang like banyak. Itu yang berlaku. Betul. Untuk anak muda di Johor dan Negeri Sembilan ni, dia nak undi awal pukul 8 supaya dia boleh post dan dia kejar dapat viewer, dia kejar like tu. Dan adakah MCA sendiri dalam thread aktif atau tidak? Dalam thread sebab kita MCA kita berhadapan dengan komuniti kita. So komuniti Cina ni dia punya platform dia dalam bahasa sosial dia lah, media sosial dia. Dan kita kena lihat juga orang Cina ni dia kurang berminat dengan politik ni. Dia lebih suka pada hiburan, ekonomi dan sebagainya. Pendekatannya lain. Tapi kita tetap aktif. Dan dia setiap platform ni dia mempunyai community mengikut umur dia sendiri. Facebook ni memang 40 ke atas lah. 40 ke atas. Instagram ni memang 30 40 ke bawah. Threads ni masih tidak ramai pengguna di kalangan Tionghoa ni. Kebanyakannya ada satu lagi TikTok dan satu lagi
versi TikTok versi Cina. Oh. So itu tapi ada? itu tak boleh politik punya. Ha. Dia akan tutup kalau dia akan ban Oh, kalau dia kena ban boleh. Tapi kalau unsur sembang politik. as a biasa, okey. Boleh. Dia untuk hiburan, makanan, pelancongan itu semua boleh. Tapi dia kalau dia nampak ada unsur politik dia akan ban. Tapi semua platform yang ada ni, MCA juga turut terlibat untuk mendahului. Kita dah memang daripada tahun 2023 saya ambil alih memang kita dah fully kita kata kita fokus. Saya dah cakap dah. Kita fokus social media. Platform digital. Sebab apa? Zaman sekarang you kalau pergilah rapat umum pun sekali you pergi bagi sumbangan, khususnya pengundi Cina anak muda tak duduk di situ dah. Betul lah. Anak muda duduk di luar. So you buatlah apa sekalipun kebaikan macam mana pun, yang duduk luar ni tak akan rasa. Tak dapat. Yang penting sekali adalah yang kita nak mikirkan masa depan anak-anak muda ni. Yang belajar di universiti, keluar ada kerja tak? Yang habis universiti ada peluang perniagaan yang lebih baik tak? Yang sedang berniaga ni ada tak peluang ekonomi yang lebih besar tak? Ini adalah orang kata concern ataupun ataupun isu yang lebih dekat kepada pengundi Cina. Sebab tu kita kena faham. Dan saya selalu memberi pemahaman kepada orang Melayu juga. You all ni kena faham. Saya nak fahamkan supaya ini sentimen orang Cina. So supaya you all pun akan faham, akan berhemah juga apabila bercakap ni. Orang Cina tak suka sentuh isu-isu perkauman. Contohnya hari tu di Negeri Sembilan. Kan? Walaupun you katalah apa sekalipun fakta. Tetapi perkara tu tak. Untuk pemahaman orang Cina, untuk pemahaman orang India, dia lain. You tak boleh salahkan mereka. Kan? So kalau you nak sebut pasal penyatuan orang Melayu, go ahead. Saya sendiri pun sokong penyatuan orang Melayu. Tapi jangan sentuh orang lain. Seperti mana yang kamu, kalau orang Melayu cerita pasal agama Islam, you tak nak orang lain nak masuk campur agama you. Sebab apa? Sensitif. Itu kita kena fahamkan kepada orang Cina, kepada orang India. Jangan main-main dengan agama Islam, dengan ini, sebab orang Melayu dia sangat sensitif. Ini agama kesopanan dia dan kesusilaan. Dia agama dia satu je, agama Islam. So jangan cross the border. Jangan cross the border. So sama juga saya kena beri pemahaman kepada orang Melayu bahawa orang Cina ini dia punya borderline. You tak boleh cross. Walaupun niat you mungkin betul, you nak mengajar, tapi seperti mana yang saya cakap, sejarah itu bukan diajar dalam medan politik. Sejarah diajar dalam medan kelas ataupun kuliah. Itu boleh, ataupun di medan lain. Tetapi dalam medan politik tidak sesuai kita bercerita pasal sejarah. Walaupun mungkin hakikatnya itu fakta, tetapi kesesuaian suhu politik ketika itu tidak sesuai. So kita kena faham supaya kita tak mengulangi kesilapan yang di mana kita menang 2004 dulu. Lepas menang kan, seronok, ada pemimpin UMNO cium keris, kan, ada pemimpin UMNO kata Cina balik Cina, India balik India. Itu yang digunakan oleh DAP untuk menyerang kita. Itu yang menjadikan benda tu beban lah. Beban. Betul. Dan saya nampak pada PRN kali ni yang di Negeri Sembilan, DAP cuba nak ulang skrip yang sama. Betul. Tetapi nasib baiklah kita dah tahu dia punya strategi. Kita boleh patahkan serangan dia. Dan hakikatnya berpeluh jugalah saya nak melawan naratif itu. Betul. So Nyo, sebenarnya MCA ni rival je DAP lah. Okay. Jadi macam mana you melihat bila Anthony Loke kalah di Cenah? Kalau dia kalah di Parlimen, kita mungkin boleh terima. Faham. Dia kalah Dun tau. Dun ni kira lebih kecil je kan. Maksudnya you tak boleh nak kepung pengundi you pun. Dan dia adalah menteri, dia adalah SUA, dan dia dah menang di Dun tu 4 penggal kalau tak silap saya. So adakah ini satu pukulan yang sangat besar kepada DAP sendiri? Apa sembang-sembangnya? Macam, dan apa sebenarnya yang berlaku? Apa kata orang strategi atau pawang yang MCA bawa sehingga boleh mengalahkan nama besar ni? Pawang kita John Xiao lah. Pawang kita John Xiao lah. Kita ada, kalau WWE ada John Cena, MCA ada John Xiao. dia ketua pemuda MCA Negeri Sembilan. So I mean, itulah bagi saya, again, saya tak nak terlalu orang kata terlalu gairah dengan kemenangan, teruja dengan kemenangan ini. Tetapi
is a work in progress. Maknanya kepimpinan MCA nampak apabila kita sudi membuat perubahan, kita boleh diterima rakyat. Apa yang rakyat, mesej yang mungkin kita sedikit terlambat. Dahulunya saya ingat lagi, orang kata kita bukan tak suka MCA, nak beri peringatan. Nak beri peringatan, nak memberi pengajaran kepada MCA. Dulunya lah. Tetapi mungkin dah belajar lah. Proses itu ambil masa yang agak panjang. Tetapi kalau ditanya pada saya sekarang, kepimpinan MCA sekarang melihat bahawa suka tak suka, this is the time kita perlu membuat perubahan ikut realiti politik semasa, kehendak rakyat semasa. Demografi dah berubah, dengan penambahan setiap tahun, pengundi muda automatik 18 dia jadi pengundi. Suka tak suka kita perlu lebih mendekati, memahami aspirasi rakyat, khususnya golongan muda ini. Maka dengan memberi kepercayaan, bukan saja secara simbolik, tetapi memberi kepercayaan sepenuhnya untuk orang muda, muka baharu untuk terlibat serta, akan membuka peluang yang lebih baik dan besar untuk MCA memenangi semula keyakinan rakyat. Seperti tadi, kalau kamu sebutkan tadi Anthony Locke itu sudah 4 penggal memenangi dan berada di kawasan situ. Bermakna selama 4 penggal ni sudah tepu lah. Rakyat sudah nampak lah dan tak ada perubahan. Walaupun dia jadi menteri pengangkutan, tetapi kalau lihat isu-isu pengangkutan pun tak boleh diselesaikan. Maka malah lebih buruk saban hari kan. Ada je hampir setiap minggu, kalau bukan setiap bulan, kerosakan pada LRT, MRT, KLIA transit dan sebagainya. Maknanya orang dah nampak. Tetapi adakah MCA sekarang lebih baik daripada DAP? Tepuk dada, tanya selera. Kita belum menjadi yang lebih kuat, belum lagi menjadi yang lebih baik. Tetapi apa yang saya merayu kepada pengundi-pengundi Cina khususnya adalah berilah ruang kepada pemimpin-pemimpin muda yang ada aspirasi, keinginan, kehendak untuk berbakti kepada rakyat, sama ada di peringkat DUN, di peringkat tempatan maupun di peringkat persekutuan. Kerana apa? Kerana anak-anak muda dalam MCA yang ada sekarang, termasuk diri saya, kita menyertai MCA tak kala MCA berada di bawah sekali. Bermakna apa? Bermakna anak-anak muda yang ada dalam MCA sekarang ini adalah sekumpulan anak-anak muda yang sayangkan negara dan rakyat, yang menjadi fighter, yang mahu mengubah realiti kehidupan kita. So, you kena bagi peluang. Jangan lagi kita ungkit apa 60 tahun lepas, kenapa you tak bersuara, kenapa 1MDB you tak bersuara. Kita belum jadi ahli MCA lagi. Betul. Yang ini saya setuju. You jangan meletakkan beban kesalahan, kesilapan yang dahulunya sebelum ini kepada generasi di atas generasi baru ni. Pendekar-pendekar baru ni. Betul. Mereka masuk ni untuk membuat perubahan. Sebab tu mereka masuk MCA. Bukan masuk waktu menang pula tu. Kalau mereka nak masuk politik untuk kepentingan diri, dia masuk DAP. Dia tak masuk MCA untuk dicaci, dimaki oleh rakyat. Sebab tu saya berani melawan DAP kerana saya tahu apa yang saya korbankan. Untuk apa saya masuk politik? Kenapa saya memilih MCA? Dan ini hanya boleh dibuktikan melalui masa. Saya bukan masuk tak kala MCA berada di puncak. Tak. Saya masuk tak kala MCA berada di paling bawah, titik bawah sekali. Sama juga saya yakin rakan-rakan saya dalam pemuda MCA yang ada, yang baru masuk politik, yang baru nak berkecimpung dalam politik MCA ni. Maka saya memberi kredit kepada mereka. Ini adalah sekumpulan fighter yang bersama dengan saya, yang saya rasa begitu selesa. Kerana apa yang kita bincangkan saban hari, setiap hari adalah mengenai kepentingan rakyat. Ada je isu rakyat, akan ada orang bersuara. Termasuklah yang baru-baru kalau lihat, antara yang paling vokal memperjuangkan isu Rohingya, MCA, pemuda MCA. Yang memperjuangkan Mike Yos, MCA. Yang memperjuangkan Gajah, MCA. Kita bukan memperjuangkan isu Cina lagi. Kita memperjuangkan isu nasional, kerana isu nasional inilah yang boleh menyatukan kita. Betul. Kita tak boleh membawa orang Cina ni ke Cina saja. No.
Kita kena mengajak China untuk bersama dengan orang Jadi Melayu. Malaysia. Untuk bersama dengan orang India. Untuk menjadi sebuah negara yang majmuk, yang bersatu padu. Baru kita boleh fokus agenda pembangunan kemajuan ekonomi. Kalau tidak, tak akan kita maju. Itu yang saya selalu cerita dengan orang Cina di kedai-kedai kopi. Saya kata, you dah bagi dah 95% undi kepada DAP. Dia boleh menang pun dah maksimum dah. Dia tak akan lebih daripada kursi 40 tu dah. Tak boleh dah. Ya? So, hakikatnya, apa yang dia buat? Kalau tak boleh, bagilah peluang kepada anak-anak muda MCA. Jangan lagi tanya mereka cerita kesilapan, kesalahan yang dahulu. Dia pun tak boleh jawab. Saya pun tak boleh jawab. Saya hanya boleh jawab. Bukan pembuat keputusan ketika itu pun. Tak, ada yang belum lahir pun. Kan? Saya hanya boleh menjawab kalau kamu tanya saya, apa yang saya nak buat untuk masa depan negara? Apa yang saya nak buat untuk kamu? Saya boleh jawab. Sekarang juga saya jawab. Tapi kalau kesilapan, kekurangan, yang kadang bukan kesilapan kita pun, nak jawab keadaan untuk orang-orang lain tu susah. Saya tak boleh. Kan? Dan itu tidak adil. Betul. So, saya kata bagi peluang lah. Kalau kamu lihat, ada muka baru yang seperti John Xiao, yang begitu petah, yang begitu yakin, dan juga di peringkat tempatan tu sentiasa membantu rakyat. Bagilah peluang. Walaupun dia belum, you tanya apa you punya pencapaian. Pencapaian apa? Dia baru nak mula. You bagilah dia peluang jadi YB sekali 5 tahun, you judge dia lepas 5 tahun. Betul. Tapi dia giant killer ni, hebat ni. So I pesan kepada John, I kata you dah jadi giant killer, you jangan besar kepala. You buktikan MCA boleh menjadi lebih baik daripada DAP. Itu saja mesej saya. Kita perlu membuktikan pada rakyat kita lebih baik daripada dia punya KPI, dia punya report card akan dinilai 5 tahun lagi. Dalam 5 tahun ni lah masa dia nak buktikan kan. Betul. Sebab baru-baru ni ada kawan-kawan Melayu tanya saya. Tanya. Oh, you MCA dah menang. Adakah you akan jadi lebih DAP daripada DAP? Saya kata tidak. MCA tidak perlu menjadi lebih DAP daripada DAP. MCA hanya perlu menjadi lebih baik daripada DAP. Itu sahaja. Maknanya apa? Maknanya kita be ourselves. Back to basic. Apa kita punya perjuangan, ideologi, BN tu, Barisan Nasional itu. Kesederhanaan, nasionalistik, kan, kepentingan nasional, itu yang lebih penting. You nak cakap pasal education, UEC, boleh, tak ada masalah. Ambil sejarah, ambil bahasa Melayu, jalanlah. Pergilah mesti. Kan? Pergi. You nak apa? Keadilan sosial. Tak apa, kita fight untuk keadilan sosial. Tapi janganlah mempertikaikan hak keistimewaan orang lain. Betul. You nak keadilan sosial saja kan? So, kita buat keadilan sosial. You apa you perlukan? You perlukan apa? Anak you tak cukup duit. Kita ada beasiswa mah. Kalau JPA tak boleh bagi, MCA bagi. Betul. Itulah fungsi MCA. Kalau you tak boleh masuk IPTA, you masuk UTAH. Sebab tu tujuan MCA membina UTAH. Untuk membantu orang miskin Cina untuk masuk universiti. Tapi orang lupa. Benda tu tak nampak. So orang benda ni yang kena recall balik. Kena bagi tahu balik pada pengundi-pengundi Cina. Apa yang banyaklah usaha. Banyaklah usaha sebenarnya MCA dah ada kan benda-benda ni. You tanya, bila nak iktiraf? Kalau IPTA tak iktiraf, you masuk UTAH, kita ada iktiraf. Kita bagi you nak apa account. You tak boleh nak masuk medik dekat UM. Masuk medik, kita buat fakulti medik untuk anak-anak Cina. Saya rasa ni bila ni orang cakap macam ni kan, maknanya kejayaan-kejayaan yang polisi yang dilakukan oleh MCA yang the fight before this tak diceritakan, secara menyeluruh. Maknanya betul tak? Maknanya tidak diceritakan kepada masyarakat yang baru, yang menyebabkan rasa dia orang ni MCA tak membantu aku lah. Betul. Sebab tu Cina dia nampak DAP lah dia pejuang. Suara dia. Macam sekarang bila dia cakap baru kita tahu. Kita sendiri pun memanglah kita tak terbabit, kita tak masuklah UNITA apa semua sebab itu hak Cina kan. Cuma kata orang bila dia terangkan baru kita tahu sebenarnya banyak je MCA buat untuk bangsa dia. Yelah, tanpa yang penting sekali apa tahu? Tanpa perlu kita mempertikaikan hak bangsa saya, hak orang lain. Cerita dia senang betul. So, konsep Barisan Nasional dahulunya adalah apa? Saya nak cerita ni. Ini konsep bukan MCA saja. Tapi konsep Barisan Nasional adalah masing-masing menjaga kepentingan masing-masing. Kaum masing-masing maksud saya. Ya. So,
UMNO nak memperjuangkan hak orang Melayu, keistimewaan orang Melayu, mempertahankan tu, go ahead lah. Kan? You pun kena jawab dengan orang Melayu mah. Betul. Betul tak? Kalau you tak mempertahankan, macam mana you nak dapat kepentingan, nak dapat sokongan orang Melayu? Betul. Saya pun sama. So, MIC pun sama. So, dahulunya kita kompromi. Kita kompromi, itulah sebab tu lambang Barisan Nasional itu dacing. Sentiasa seimbang. Kan? So, dalam konteks keseimbangan itu, dahulunya kita dah nampak rakyat semakin meningkat. Peluang semakin kecil. So, contoh dalam bidang pendidikan ni. Sebab tu, pada 90-an, MCA dah memperjuangkan. Kita tiap-tiap tahun, MCA akan dapat aduan, rayuan, anak saya 10A, tak dapat masuk universiti, tak dapat bidang yang saya nak, tak dapat beasiswa. So, MCA dah fikir 10 langkah ke hadapan. Maknanya, okey, kalau asyik kita rayu-rayu pun tak guna juga. Ruang ni tak cukup. IPTA, okeylah. Semakin meningkat tapi bilangannya tak boleh lah daripada 10 jadi 200. So, tapi bilangan pelajar ni semakin meningkat. Betul. So, apa yang kita buat? Kita bina universiti. Kita buat universiti sendiri. Kita buat universiti. Okey, kita tengok balik. Apa selalunya yang kritikal yang Cina tumpuan pelajar Cina ni? Oh, medical, accountancy, engineering. Okey, kita buatlah UTAH. UTAH ni bukan U Tan Cheng Lock. U Tunku Abdul Rahman. Itu menunjukkan bahawa kita ni nasionalistik. Kita memperingati bapa kemerdekaan kita. Kan? Kalau nak, kenapa kita tak buat Universiti Tan Cheng Lock? Betul. Kita bukan resis. Betul. Kan? So kita buat UTAH Tunku Abdul Rahman sebagai memperingati. Yang tu yang penting sekali adalah peluang untuk pendidikan Cina. So, okay. Kalau you nak masuk IPTS, mahal. Banyak Cina pada 30 tahun yang lepas, orang semua mungkin tak ramai yang kaya raya lagi. So, kita faham. Kita subsidize. Kerajaan Persekutuan masa tu, MCA part of federal government. Tiap-tiap tahun dia bagi grant. Betul. Bagi grant. Walaupun menerima tentangan awalnya daripada orang Melayu, kenapa nak bagi grant kepada orang Cina sekolah ni MCA? Kerana kita nak memastikan semua orang dapat peluang pendidikan. Ya, betul. Hak kesaksamaan. Itu yang penting. Bukan dengan saya nak masuk, you orang Melayu kurangkan sikit. Bukan. Betul. Kita bina, kita cipta peluang untuk kepentingan kaum kita. Tanpa mempengaruhi, memberi kesan kepada orang Melayu. You tak ambil kota kita. Kita tak ambil you punya kota. You nak 90%, buatlah. Tak apa, saya ada duit, saya buat sendiri. Saya dapat grant daripada kerajaan, sikit je pun. Yang lain, saya carilah toke-toke saya. Yang MCA dulu pernah buat, membantu mereka menjadi kaya raya sebab pembangunan ekonomi yang pesat. Semua jadi toke-toke. Kita minta, toke, sumbanglah sikit. give back lah. Kepada komuniti Cina. Bantulah UTAH. Dia orang bantu. Tapi apa yang DAP cakap dengan masyarakat Cina? Tengok, kalau bukan ni orang Cina sendiri yang bantu, mana ada UTAH, ini bukan MCA punya jasa. Dia kata. Nampak tak? Dia pusing ke situ. Dia pusing. Betul juga orang Cina masa tu fikir. Yelah, aku, especially second generation lah. Sebab dia tak tahu sejarah tu. Second generation. MCA datang minta duit lagi. Bapak saya dulu dah bagi banyak dah. Kan? Tapi dia lupa. Sebabkan pembangunan lah, kemajuan ekonomi yang dibawa oleh Barisan Nasional lah. Bapak dia jadi bilioner. Bapak dia boleh kaya. Tapi kita tak boleh ungkit lah. Kalau ungkit kata, you ungkit pula. Betul. Tapi itulah kesinambungannya sebenarnya. Dan kita harap kekayaan itu yang tercipta itu dapat disumbangkan pula kepada komuniti. Betul. Sebab itu cara MCA dulu, mengurus takbir dan menjaga kepentingan orang Cina. Nah, hari ni saya nak share supaya orang Melayu faham. Betul. Jangan mempertikaikan. Kita tak mempertikaikan hak orang Melayu. Kerajaan nak jaga kepentingan orang Melayu, itu wajib lah. Itu asalkan dia selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Tetapi dalam Perlembagaan Persekutuan juga menyatakan bahawa orang lain, kaum lain juga diterima dan perlu dilayan secara adil dan saksama. So, kita tahu kekangan kita macam ni. So, orang Cina berdikari. Kita ada kemampuan ekonomi, kita buatlah sendiri untuk membantu anak-anak kita.
untuk dapat orang Cina. So lepas ni nak masuk UM, dia berprestige. Fine. Kalau tempat tak cukup, yang penting apa? You dapat pendidikan. Tu. You tak boleh kata Utah ni universiti yang cikai. Betul. Dalam DAP sekarang 40 ahli parlimen, you pergi tengok balik CV dia, berapa orang datang daripada Utah? Hasil Utah. Tapi dia keluar. Dia potong peruntukan untuk Utah pula sekarang. Apabila dia jadi kerajaan. You nampak tak? Sebab tu orang Cina marah. You sudah jadi kerajaan, you potong peruntukan untuk Utah yang dahulu digunakan untuk bantu anak-anak miskin anak-anak Cina kan. You bukan semua anak Cina ni kaya. Betul. Yang kaya, sangat kaya ni mungkin T20, 20% je. Yang sederhana ni, yang miskin ni ramai lagi. Yang tak boleh nak masuk Sunway, Taylor, yang tak dapat beasiswa. Stigma Cina semua kaya tu tak betul. You pergilah ke Kampar, you tengok betapanya sekarang pembangunan. Dan tapi saya sedih, baru-baru ni saya pergi Kampar, larian gajah, saya sempat pergi berkongsi. Dan saya masuk Kampar, Utah. Sebabkan kekurangan dana, potongan peruntukan, dan terpaksa pula ada kena bayar cukai dan sebagainya. Dia dah tak semeriah dahulu. So saya pun sedih tengok, walaupun prestasi dan juga standardnya masih tinggi. Sama. Tetapi saya masih ingat zaman saya masuk universiti dulu, orang Cina yang sederhana berlumba-lumba merasa seronok, bangga masuk Utah sebab you masa tu baru kan, cantik, fakultinya semua ada peruntukan, menjaga, dan persekitaran Kampar itu begitu bangun pesat, kedai-kedai boleh cari makan sebab ada student, ada orang sewa rumah. Hari ni you pergi Kampar tengok. Nganga sikit ke? Macam tapi betul. Sebab kalau kita tengok, ada banyak sebenarnya yang rumah-rumah yang baru naik tu kan tak boleh jual tau. You pergi Kampar. Ni bukan saya cerita, you pergi tengok sendiri. Orang Perak kan? Pergi tengok Kampar. Itulah beza dulu dengan sekarang. Saya tak kata MCA ni sempurna. Saya tak kata MCA ni terbaik, Barisan Nasional terbaik. Tetapi apa yang kita buat dahulu sepatutnya memberi manfaat kepada rakyat. Dan sepatutnya apabila mereka menjadi kerajaan, teruskan sajalah kesinambungan itu. Akhirnya memberi manfaat kepada rakyat, bukan MCA. Kenapa dia terfikir untuk potong peruntukan Utah? Saya tak boleh. The only reason yang saya boleh fikir adalah dendam. Dendam politik je lah. Okay, you potong... itu bukan ke secara tidak langsungnya. Memang betul lah. Mungkin dia tahu Utah tu MCA punya baby. So bila dia potong, tapi dia pun tak sediakan alternatif lain. Dia option lain untuk masyarakat Cina. Yalah, tapi hakikatnya saya dah cakap 3 perkara yang orang Cina pentingkan. Itu salah satunya pendidikan. Kenapa you nak cantas Utah? Sebab kalau you tak boleh nak membantu, betul. Jangan menyusahkan. So lain strategi dia kan. Saya rasa tak tahulah kan, tapi apa yang saya dengar ni, saya rasa macam itu satu tindakan yang silap dari DAP sendirilah kot. Itu rakyat boleh menilai. Saya yakin orang Cina pun dah boleh menilai. Sebab tu saya kata, kalau hari ni you ada buat projek yang baik sekalipun oleh DAP, kalau saya jadi kerajaan lah, saya jadi menteri satu hari kalau ada rezeki, saya akan teruskan saja. Kalau dia memberi manfaat. Tapi my kios saya akan cancel. My kios ni kenapa gagal lah? Tengoklah sendiri. 222 juta. Akhirnya apa pulangan yang dapatnya? Kalau setakat tak tahu kenapa gagal. Itu dia tanya dengan komen. Jangan tanya saya. Tetapi hakikatnya dia tak optimize dengan ROI tu 220 juta. Saya rasa lebih baik you bagi dekat hospital Taiping, hospital mana yang kurang katil, kurang kursi yang baru-baru ni viral. Bantu tu lagi baik daripada kau pergi buat stall kononnya nak membantu peniaga. You jangan menyusahkan peniaga pun orang dah bersyukur tau. Tak payah buat stall nak bantu. You tak menyusahkan dia pun dah bersyukur dah. Peniaga ni dia tahulah dia nak berniaga kat mana. Dia nak berniaga dekat kawasan apa, jual apa. You tak payah buat susah-susah. You memudah carakan dah cukup dah. Dia orang dah bersyukur dah.
mudahkan dia untuk dapat lesen. apa semua. Lesennya. Iaitu Ini lagi pergi praktikal. tangkap. Tapi you tak nak bagi pemudahkan proses. Tapi you nak tangkap. You nak paksa dia pindah ke my kiosk. Tapi Itu satu paksaan. My kiosk ni bersepah-sepah tau. Banyak lah kita nampak kan. Tapi Betul-betul. You pergilah kat Tasik. Jalan nak pergi Tapar tu kan. Tengok Tasik tu. Tasik tu memang ramai, banyak tak buka. Dah jadi apa kan. So you bayangkan. Hmm. Satu biji 25,000. You satu Malaysia you kira lah. Duit tu alangkah baiknya. Dan benda tu kalau dibiar setahun dua kan berkarat rosak. Habis. Kan? Alangkah baik 220 juta tu you bagilah pergi beli katil ke. You pergi beli peralatan perubatan ke. Kan bagus. Kalau you letak dalam bank pun ada interest dividend lah kan. Daripada you bagi dekat letak tepi Tasik lah, tepi tandas lah, depan jalan lah. Sorry lah. Saya bukan bias, tapi ini adalah antara projek Gajah Putih yang memang membazir. Kalau dia nak cerita pasal integriti, keberkesanan, urus takbir baik, ini adalah satu pembaziran yang paling besar yang kita boleh lihat antara yang gagal dibawa oleh DAP. 5 tahun ni ada apa-apa yang bukanlah saya minta Neo untuk ceritakan apa kejayaan DAP, tapi banyak kegagalan ke atau banyak kejayaan yang China Tak, saya kalau saya cakap orang kata saya bias. Kan? Saya pun tak nak bagi. Jangan kita pergi ulas benda tu, Saya tapi tak perlu. bagi satu dua tapi yang saya selain- said lah, saya ni orang dari bawahan. Saya ni bersama dengan orang kebiasaan di kedai kopi. Saya bukan menteri, saya tak ada saya boleh masuk dengan sesiapa sahaja. So kita faham, kita dengar feedback, kita pergi duduk cerita kedai kopi, dengar, sebab kita nak faham kan. So kita tahu rakyat susah. Contoh Budi 200 liter. Itu antara yang terkesan, yang banyak terkesan ni adalah orang Cina. Kenapa saya kata? Saya tahulah orang Melayu pun banyak yang terkesan. Tapi saya nak cerita. Tak apa, hari ni kita Orang cerita pasal Cina. Cina. Kau pun dah jemput orang Cina ni kan. Kita cerita pasal Cina je. Saya Melayu boleh cerita lain. Walaupun saya faham masalah orang Melayu ni, tapi saya nak cerita pasal tak ramai yang boleh bersembang pasal masalah orang Cina. Supaya orang Melayu faham. Betul. Kan? So Cina ni banyak apa? Niaga. Betul. Kan? Niaga, jadi salesman, Betul. saleswoman, kan? Dia banyak bergerak. Dia banyak bergerak. Kan? So 200 liter tu Tak cukup. 2 minggu maksimum dia boleh tahan. Maksimum 2 minggu. Ada yang seminggu dah habis. Saya nak cerita contoh petani. Dia jual sayur. Paling dekat dengan KL mana? Bentong. Jual apa? Halia. Jual halia. Sayur dari Cameron. Berapa kali? Dulu trip yang dah boleh habis dia bawa 4x4 kan? Ya. Ataupun tak kisahlah. Lori lah apalah. 4x4 pun sekarang mahal kan? Diesel kan? Dia bawa 4x4 daripada diesel, dia bawa kereta biasa yang guna minyak. Pun sekarang minyak pun naik harga. So dia nak berulang alik. Tak ada untung. Tak untung kalau kereta tak boleh bawa banyak. Mana pula minyak naik harga? Kan diorang hari ni cakap minyak dah murah sekarang. RM1.99. 200 liter lah. Kan? Sekali one round berapa liter dah. Pergi balik. Kan? Dia untung. Come on lah. You jual halia. Untung you bukan 1,000. Bukan 100. Halia sebiji you untung berapa kupang je. Berapa sen je. Berapa kilo nak kena bawa berapa pula. kilo kau kena jual. Kan dulu dia boleh bawa 4x4 tapi diesel dah naik, dia bawa lah kereta biasa. Kereta biasa tak boleh bawa banyak. Yelah dia punya Kuantiti tu akan Kuantiti pula reduce lah. So trip kena banyak. Trip banyak, minyak pula mahal. Minyak mahal, betul. So memberi kesulitan kepada peniaga-peniaga kecil yang dia tak harap. Saya nak bagi tahu Cina ni dia dah diajar berdikari daripada dulu. Okay, so dia tak mengharapkan apa sangat pun dari kerajaan. Betul. Dia hanya mengharapkan dia boleh meniaga, hidup tak terganggu. Itu saja. Jangan susahkan dia. Jangan susahkan dia lah. So dia meniaga, memudahkanlah. Bagilah dia untung. Kalau dia tak untung, dia akan naikkan harga untuk dia untung. So naikkan harga, siapa yang bayar? Ini semua guna. Consumer yang lain Easy. lah. Tak kira you Melayu ke Cina ke India ke, sekarang you beli dia dia. Halia RM1 jadi RM3. You kena bayar lah. Takkan saya bayar. Kan? Betul. So menyusahkan dia.
Ini belum e-invoice. Oh. Invoice ni lagi satu malapetaka sebenarnya. Malapetaka. Dia kena pergi upah orang pula untuk buat calculation untuk dia. Satu lagi kos. Betul. Ini belum lagi industri sederhana dan besar di mana kalau lebih daripada 10 orang pekerja kena lagi khusus, kena bayar lebih lagi. Ini semua memberi kesulitan dan tekanan kepada orang Cina. Apa tujuan kerajaan buat benda-benda menyusahkan Saya tak ni? faham. Saya tak faham. Kalau dia kata dia buat ni untuk tambah baik, okeylah tambah baik. Tapi yang paling penting sekali adalah kehidupan dia tambah baik tak? Kalau tak, you hanya buatkan orang marah. Ini cerita pengangkutan. Lori. Lesen lori, you perketatkan. Dulunya setengah tahun boleh dapat lesen, sekarang kena tunggu lebih daripada setengah tahun. So, jadi apa? Jadi tak cukup driver. Okay. Tak cukup driver, apa jadi kepada pengusaha lori? Lah. Dia kena bayar lebih. Kena lebih. Kan? Ataupun driver terpaksa kerja lebih. Betul. Membahagikan siapa? Pengguna jalan raya. Kan? Yang accidentnya kebanyakannya pasal puncanya apa? Letih, penat, ngantuk. Letih, penat dan kenderaan tak diselenggara. Dia push lah. So, pemandu nak dapat lesen pun susah. Kan? Lepas tu dari segi penyelenggaraan tu, you nak dia menyelenggara dengan baik. Okey, tapi insentifnya apa? Minyak dah naik, pekerja dah naik, you nak dia pergi menyelenggara lori lagi. Gila kat dia. Daripada dulu satu trip dia boleh untung 1,000, sekarang untung 200, baik dia tutup. Betul. Banyak punya masalah orang Cina ni. Sebab you kena faham makro dan mikro ekonomi ni. Dia bukan semudah cakap seperti masa dia jadi pembangkang. Cakap je. Cakap saja. Saya boleh bercakap sebab saya ada pengalaman dalam urus tadbir negara. Saya tahu apa masalah dia. Dan kalau kita tak tahu, kita tanyalah, dengarlah. Ni tidak datang buat, ini polisi, ini wajib. Tak dengar, saman. Saman kalau tak bayar, tak bagi dia lesen. Lepas tu siapa nak hantar makanan? Nak hantar logistik? Macam mana nak hidup? Semua value chain ni semua terganggu. Dan apabila terganggu, apa jadi? Kos meningkat. Kos meningkat, siapa yang tangguh? Rakyat. Betul. So at the end of the day, rakyat juga yang kena. Kesannya rakyat. Sebab tu kita dahulu 60 tahun kita urus tadbir negara, kita faham setiap permasalahan, bukan semua masalah ni boleh selesaikan dengan peraturan. Tidak. Contoh, satu lagi saya suka buat perbandingan dengan negara lain. Penjaja-penjaja kecil di tepi jalan. Saya ingat lagi tahun lepas, banyak penjaja-penjaja kecil, rakyat kita Melayu, Malaysia, Cina, tak kisah, ditangkap, dirampas barang dia di Kuala Lumpur sekitar. Mereka nak mencari makan je pun. Dengan keadaan macam ni. Dengan keadaan tekanan ekonomi macam ni, dia nak jual belon je pun. You pergi rampas, rush macam dia ni buat kesalahan jenayah besar. Walhal yang pilot dadah beribu, tak 2 tan tu tak ada kena berlepas. Tetapi yang jual belon ni kau menyiksa dia. Dan akhirnya macam mana dia nak cari makan? Tak dapat cari makan, you nak dia buat apa? Kalau kita lihat pada negara jiran kita, sebagai contoh, Indonesia ke, Thailand ke, bila tak dapat makan, penjaja tepi jalan itu dipermudahkan. Tak ada orang kacau, asalkan you jaga kebersihan. So adakah you kata benda tu tak berlaku pada kerajaan kita sekarang? Apa yang berlaku adalah saya nampak mereka ditindas. Yang tak ada jaga kebersihan, yang tak ada lesen seperti yang dibuat oleh parti orang Rohingya pula berkeliaran berleluasa. Tak boleh pula tangkapnya. Tangkap nak hantar ke mana? Tak ada pula, biar je. Tapi rakyat kita, denda, compound. Dia meniaga, jual kacang je pun. Jual gula-gula, jual tisu, jual belon. You menyusahkan dia. Apa kesalahan dia? Kalau kita tak boleh membantu rakyat, at least bagilah dia berdikari. Carilah
usahalah sendiri. Niagalah. Jangan menyusahkan dia. Asalkan tak buat benda yang salah. Tidakkah sepatutnya itu tanggungjawab kerajaan? Mempermudahkan rakyat, menjaga kesejahteraan rakyat. So dengan semua benda yang you dah kongsi ni, adakah masyarakat Cina hari ni sudah sedar? Saya yakin mereka sudah sedar. Dah nampak dah benda ni berlaku. Saya nampak di Johor, di Negeri Sembilan, kan? Cuma yang paling penting sekarang adalah kesediaan MCA. Mengetengahkan lebih ramai lagi pemimpin-pemimpin yang lebih baik, yang lebih muda, praktikal, pragmatik, bersesuaian dengan tuntutan politik semasa. Saya tak kata yang lama, yang dahulunya tak baik, bukan. Betul. Tetapi peredaran masa dia melibatkan tuntutan yang berbeza. Saya cuma risau, Anggun. Dia dah tak percaya DAP. Tapi option dia adalah MCA. Okay. Kesediaan MCA tu bagaimana kan? Ya. Ni mungkin kita tengok Johor dengan Negeri Sembilan. Ya. Tapi dia tengok, option tak ada, option ada MCA. Kesediaan MCA tu. Sebab tu saya nampak DAP cuba main naratif sebelum ni supaya rakyat tak beralih ke MCA. Dia main naratif apa? Dia main naratif, tak apa, Cina kalau dia tak sokong DAP pun paling banyak dia tak keluar mengundi. Itu adalah naratif supaya Cina tak sokong MCA. Faham tak? So sekarang kita tak nak ini kita tak nak orang Cina berfikiran begitu. Kerana amalan demokrasi itu perlukan penglibatan semua. Betul. Sebanyak yang mungkin. You tak keluar mengundi, you yang rugi. Saya MCA, saya tak takut you keluar mengundi. Sebab kita yakin kita boleh membawa perubahan. Sebab tu saya tak perlu takut. Keluarlah mengundi. Mana yang you rasa you nak pilih. Tapi jangan rasa itu DAP je pilihan kamu. Itu tidak sihat. Kamu kena objektif. Kalau di kawasan saya contohnya di Ipoh Timur, saya ada A, saya ada B. Saya kena pilih. Kalau saya tak pilih, orang lain pilih. Kan? So saya nak yang terbaik. Saya bukannya terlalu taksub. Saya tak boleh taksub dengan politik. Politik ni bukan agama. Untuk orang Cina ni, you kena praktikal dan pragmatik. So siapa yang lebih baik? Kalau dah tahu ini tak baik, kalau ini ada muka baru, bagilah peluang. Bagi peluang. Kalau dulu you tak bagi peluang DAP, mana you tahu dia baik ke tak baik? Betul. Sekarang dah merasa. Hari tu kita ada bincang, kita ada bawa jemput seorang panel. Sekarang ni semua parti dah merasa jadi kerajaan. Ya. Dan semua dah tunjuk bagaimana gerak kerja yang telah dilakukan. Bagaimana mereka mentadbir. So soalan dia, dulu bercakap saja, sekarang telah diberi peluang untuk mentadbir. Dan adakah peluang tersebut digunakan sepenuhnya? Kan? Jadi semua dah seronok, semua dah pernah ada driver, semua sekarang dah ada gaji bulan-bulan. Sekarang ni berlumba-lumba untuk jadi kerajaan. Jadi kerajaan tu cukup manis. So dia dah takut kalau jadi pembangkang. Dia tahu kalau jadi pembangkang akan jadi masalah. Dia akan usaha sepenuhnya untuk pastikan untuk jadi kerajaan. Itulah nak tanya, adakah MCA sedia kalau nak jadi kerajaan? Saya rasa kalau lihat daripada report laporan prestasi kita nak dijadikan ukuran, tengoklah di Johor. Satu-satunya negeri ditadbir oleh Barisan Nasional secara solo daripada tahun 2022, dan kita mengetengahkan orang baru, orang muda. Exco-nya dua-dua pemuda, Lee Ting Han dengan Lim Tian Soon di negeri Johor ni. Hasilnya mereka perform. Betul. Membantu. Lee Ting Han ni adalah Exco yang bertanggungjawab ke atas pelaburan. Betul. Pelaburan Johor adalah yang paling tinggi sekali dalam statistik yang dikeluarkan oleh DOSEM. GDP dia adalah yang paling tinggi sekali, 8%. So maknanya apa? Hasil daripada kerjasama, usaha daripada Exco muda MCA ni membantu MB. MB sendiri mengaku, On Hafiz mengaku peranan Lee Ting Han ini dalam bantu menarik pelaburan. Inilah peranan MCA dahulu. Bantu Kerajaan Barisan Nasional meningkatkan ekonomi negara. Yang you tak boleh nak cakap, yang you tak boleh nak gebang lah, kan? You hanya boleh menilai melalui statistik pelaburan tersebut. Tapi orang lupa. Hari ni you pilih dia, DAP dah jadi kerajaan. Apa berlaku?
pelaburan. Potensi je pun berbilion-bilion tapi hakikatnya tak dirasai. Kan? So, rakyat kena objektif. So, sekarang kalau kita lihat MCA sudah bersedia mengemukakan, mengetengahkan orang baru yang lebih profesional, yang lebih baik, Yang boleh buat kerja. yang boleh buat kerja dan sanggup buat kerja. Why not? Why not bagi dia peluang? Sebab you dah pilih dah both ni. You dah pernah reject MCA. You dah sekarang dah rasa kesusahan daripada ketidakberkesanan di AP. Adakah you masih memilih mahu percaya ataupun memilih untuk tidak terlibat? Kalau you tak terlibat boleh menyelesaikan masalah, tak apa juga. Kalau you tak terlibat, masalah tetap sama. Tak jadi. Yang menangnya masih di AP. Contoh. Tak selesai. Tak selesai masalah. Walaupun ada seorang lagi alternatif yang nampaknya dia betul-betul ada potensi, betul-betul ada keinginan mahu membantu, tapi sebab dia bukan di AP. Dia MCA, dia orang baru MCA, generasi baru MCA. Tapi kamu terkenangkan bahawa alah dulu MCA macam ni. Padahal Bukan dia orang punya batch. Bukan dia puncanya. Dia masuk MCA pun sebab nak bantu. Tapi kamu sebab kamu fikir dulu. Dan kamu tak nak bagi peluang pada dia. Untuk membuktikan bahawa dia adalah lebih baik daripada yang kamu ada sedia ada. Yang rugi siapa? Bukan dia. Kamu sendiri, rakyat sendiri. Sebab tu saya selalu pesan kepada orang Cina sekarang. Proses demokrasi adalah hak kamu. Dan tanggungjawab kamu. Maka gunakanlah hak memilih setiap 5 tahun ini. Ataupun 4 tahun, 5 tahun. Gunakan sebaik-baiknya. Kerana inilah yang menentukan masa depan kamu. Jangan main-main kamu. Saya nak lari sikit daripada persoalan MCA ni. Mungkin kita tak tahu. Mungkin saudara Neo lebih mengkaji. Betul ke ada tim A, tim B dalam DAP ni yang dia orang dalam keadaan yang begitu membuatkan dia orang tidak bersepadu untuk saya tak pasti. Itu saya MCA. You kena tanya orang DAP. Ada sembang-sembang ke apa ke, dia orang ada pecah tim ke apa? Kalau luarnya kita nampak sebegitulah kan. Kalau yang tidak, membuatkan mereka ni tak boleh bersama. Kan 2-3 hari lepas kan dengan komen kata apa, ini Perak gelombang merah. Ini Perak bukan Negeri Sembilan, Perak bukan Johor. Aku tak tahulah orang lain macam mana nak tafsirnya. Tafsiran saya adalah adakah mereka ni berlainan kan. Kalau tengok di Penang kan, Lim Guan Eng hari-hari dia basuh Chow Kong Hiau kan. So I tak tahu kan. Saya lebih fokus pada apa yang saya nak buat untuk membantu memperkuatkan MCA. Dan yang paling penting sekiranya MCA diberi peranan, peluang oleh rakyat, apa yang kita boleh buat. Tanggungjawab saya ni besar ni. Saya kena pastikan kepercayaan itu dibalas dengan kebaikan. Satu lagi soalan. 16 Ogos ni akan ada Kongres Kebangsaan DAP. Kongres bukan Kongres Kebangsaan, itu satu kongres khas, dipanggil untuk menentukan keputusan yang AGM. Keputusan yang akan dibuat. Apa dia? Ni orang rasa apa? Silap orang ni, saya bukan DAP. MCA. Apa jangkaan nampaknya? Saya tak tahulah. Dia buat, kenapa dia nak buat khas ni? Kenapa? Dia buat persidangan khas ni pun saya tak tahu apa tujuannya. Kononnya kata nak bincangkan hala tuju DAP, sama ada nak kekal ataupun nak keluar kerajaan kan. Tetapi kalau saya nampaknya, contohnya pagi tadi DAP Perak kata dia sebulat suara menyokong untuk kekal sehingga habis. Kalau nak kekal, buat apa you panggil persidangan khas? Kekal je lah, buat je lah kerja kamu sampai habis. Tak payah buat drama-drama panggil persidangan khas lah, nak menentukan hala tuju. Tak payah. Kau buat je lah. Kalau kamu teringin sangat jadi kerajaan, jadilah kerajaan sampai ke habis penggal dan cubalah dapatkan balik mandat tu. Itu je pandangan saya lah. Tapi itu hak mereka lah. Dia panggil ikut suka lah dia nak panggil kan. So mungkin dia dah kalah daripada Sabah makan telurnya, pagi Johor kalah teruk, datang ke Negeri Sembilan kalah dia punya ketua dia sendiri kalah. So mungkin dia nak bagi amanat itu. Saya tak tahu. Keputusan tu nanti akan berimpak kepada MCA tak? Saya tak rasa akan beri impact kepada saya ataupun MCA. Kerana MCA tetap fokus kepada agenda kita, membuat perubahan, penambahbaikan
Dan yang paling penting kita mempersiapkan diri untuk menghadapi PRU. Itu lebih penting. Apa DAP nak buatlah. Sebab apa? Dia jadi kerajaan, bukan kami. Kan? So jawablah dengan rakyat apa yang dia buat tu. So betul, saya setuju dengan Nyo. Sebab daripada awal kita dalam sesi podcast ni, yang saya nampak MCA sekarang sebenarnya dia fokus kepada dia nak bina parti dia, nak menarik kekuatan untuk dia dan diterjemahkan pengundi-pengundi Cina ni kepada mereka. Dia tak peduli sebenarnya DAP nak buat apa. Kita dah try provoke kan, tapi tak jalan. Okey, baik. Kalau daripada tadi kita banyak bercerita tentang MCA dengan DAP. Okey, sekarang saya nak tukar usik sikit. Dia sebenarnya daripada PRN Johor, PRN Negeri Sembilan, orang dah mula bunyi. Kononnya Barisan Nasional ni akan pergi bersama PN. Ini bunyi-bunyi. Okay. Ya. Betul tak betul kita tidak mendahului keputusan parti ke mana-mana parti PN. Tak ada kerjasama pun. Tak ada. Saya tak tahu nak sebutkan apa dia. Ya. Cuma sekarang kita membuat andaian. Sekiranya pergi bersama dengan PN. PN ni kalau kita tengok, kita sebut PN, kita nampak PAS. Sebagaimana orang sebut BN, orang nampak UMNO dulu. Okay. Dan PAS ni sebenarnya telah dimomok-momokkan oleh parti-parti lain sebelum ni sebagai satu parti yang sangat ekstrim. Macam mana MCA nak suitkan benda ni dan you nak terangkan kepada pengundi-pengundi you sebenarnya PAS tak macam tu. Ini sikit kita nak usik. Kita tak kata MCA akan pergi dengan PAS ke, BN akan pergi dengan PN ke, kita tak cakap. Cuma kita menjangkakan kalau ada kebarangkalian ini. Macam mana MCA nak menerangkan kepada pengundi-pengundi. Saya rasa kita dah terangkan di PRN di Negeri Sembilan bawah-bawah ni. Apabila kita wujud persefahaman politik, mutual understanding ni dalam menghadapi PRN di Negeri Sembilan tanpa ada pertindihan. Dan hakikatnya apabila tidak ada perpecahan undi, maka dia memberi kelebihan pada kita lah. Saya tak nampak kerjasama itu dalam aspek kerjasama secara langsung. Dan tidak ada keperluan pun MCA secara khususnya perlu memikirkan naratif ataupun usaha counter naratif terhadap masyarakat Cina. Saya yakin macam mana yang saya sebutkan tadi, kita jelas apa yang masyarakat Cina tumpukan. 3 perkara yang saya kata tu. Mungkin perkara ketiga, kesejahteraan, termasuk kebudayaan. Itu perlu kita beri sedikit penekanan. Tetapi hari ini, dalam konteks hari ini, yang menjadi keutamaan kepada pengundi Cina adalah ekonomi. Ekonomi boleh mempengaruhi pendidikan. Sebab pendidikan kita dah lebih kurang sama dah sekarang ni. Yang membezakannya adalah pendidikan tahap pengajian tinggi. So, habis pengajian tinggi, habis pengajian sekolah menengah, ke mana mereka menghantar anak-anak mereka? Kalau ada duit, dia bolehlah hantar dia ke UK ke, Australia ke, Singapura ke, mana-manalah. IPTA di Sunway ke, Taylor ke. Kan? Kalau dia ada duit. Kan? So, ekonomi penting. Keduanya, selepas anak dia graduate 3 tahun, mana hala tuju anak dia? Ada peluang pekerjaan ke tidak? Ada peluang ekonomi yang baik ke tidak? Tetap balik kepada teras pertama, iaitu ekonomi. Sebab itu fokus MCA adalah bagaimana kita nak membantu negara ini. Ingat negara untuk memulihkan semula ekonomi. Itu sepatutnya menjadi keutamaan, dan saya yakin itulah keutamaan MCA. Iaitu bagaimana kita nak kembali ke tampuk kuasa untuk mengubah dasar-dasar negara ini supaya dia menjadi lebih mesra ekonomi, mesra peniaga, supaya peniaga boleh kembali bernafas. Dan kita perlu memperkasakan agenda pembangunan ekonomi supaya kita tak perlu tumpu pada perkara-perkara yang tidak ada manfaat, termasuklah green wave ke, red wave ke. Tak ada keperluan.
Kalau semua orang fikirkan nak macam mana nak menjana ekonomi, menjana pendapatan, yakinlah itulah pengimbang kepada apa segala radicalization ke, extremism ke. Pengimbang dia, kunci dia adalah kemakmuran rakyat. Kesejahteraan rakyat tu sebenarnya yang dia punya key point. Sebab tu kenapa negara-negara miskin ni asyik berperang. Kerana dia tak ada pendapatan, dia miskin. Dia berperang. Ada ke negara maju nak berperang? Tak ada. Sebab apa? Orang buat apa saya nak perang? Baik saya fikir hari ni saya nak untung berapa. Esok saya nak jual apa. Berapa saya nak jual. Sebab itu dulu negara Malaysia aman makmur. Dan kita perlu memberi pendedahan kepada orang Cina. You are not voting for anything but for your own well-being. MCA punya tugas judge us if we fail to help you increase you punya income. Help us if we fail in political ataupun economic punya transformation. You boleh judge I. Kalau I gagal, dari aspek membantu kamu menaikkan taraf ekonomi kamu, taraf pendapatan kamu, yes, you judge me. Tapi you bagilah peluang kami. Kalau you tak bagi MCA masuk dalam proses pembuat dasar, pembuat keputusan, akhirnya keputusan dasar itu hanya boleh bersifat sebelah pihak, mungkin barangkali. Dan saya yakin DAP pun tidak akan diterima dalam kerajaan, dan saya yakin tanpa DAP, tanpa MCA pun kerajaan ni boleh terbina dan boleh terlaksana tanpa kita. Betul? Betul. So, adakah kamu masyarakat Cina mahukan Tak ada wakil langsung dalam pembuat dasar ni. Dasar yang bersifat mungkin hanya memihak kepada sesetengah pihak tanpa manfaat bersama. Kalau ya, then try lah. Proceed lah. Kan? Tetapi saya khawatir dengan keadaan semasa. Saya khawatir dan saya ada tanggungjawab untuk memastikan bahawa kepentingan kita ni terbela. Dan bagilah peluang kepada mereka yang ada niat, kehendak dan keinginan untuk membantu. Jangan kita lihat pada perkara kecil je. Lihat kepada agenda yang lebih besar. The overall. Pendidikan itu datang daripada ekonomi yang baik. Yang penting sekarang siapa yang boleh menggerakkan ekonomi. Fikirlah sendiri. Dalam erti kata lain, Nio, kalau boleh saya simpulkan, you nak bagi tahu masyarakat Cina, suara you sekarang untuk MCA kaum ni. you MCA. Ya. Kan? Itu yang Suara pengimbang. yang lebih yang tidak terlalu chauvinis. Tak chauvinis, boleh diterima oleh semua orang. Ikut perlembagaan. Dan yang paling penting sekali adalah apa? MCA tidak boleh selesa sekiranya berada dalam kerajaan. Maknanya apa? Kalau orang Cina dah beri sokongan kepada wakil-wakil MCA, kita perlu pastikan bahawa amanah, tanggungjawab itu dilaksanakan sebaik mungkin dalam tempoh sepenggal itu. Maknanya kalau ada perkara yang tidak adil, yang memudaratkan, kita kena bersuara. Walaupun kita dalam kerajaan, kita kena bersuara. Seperti mana yang kita bersuara sekarang, pada masa yang kalau diberi mandat sekali pun, dalam kabinet pun kita tak boleh kata, oh saya dalam kerajaan tak boleh tembak kaki sendiri. No. Once kita cakap macam tu, yakinlah saya, rakyat akan mula bertanya, adakah dia ni ikhlas? Oh dulu dia cakap lain, sekarang dah jadi kerajaan lain pula. So tidak boleh. Kita harus kembali kepada era MCA yang dahulu. Dia buat, dia tegas, dia berani, dia lantang, dia mempertahankan apa yang baik. Zaman Tun Ling Long Sek, dia mempertahankan, dia bergaduh dengan UMNO pun gaduh lah. Gaduh. Tapi apa yang saya buat untuk kepentingan semua? Bukan saja untuk Cina, tapi untuk keseluruhan rakyat Malaysia. Apabila ekonomi baik, cukainya pendapatan negara meningkat, you gunalah pendapatan itu untuk membantu rakyat, untuk membantu orang Melayu yang susah. Bantulah. Kalau kita ada kekayaan, kita ada pendapatan yang tinggi, bantulah semua orang. Bantulah India yang miskin. Tapi kita perlu mendapatkan pendapatan itu dulu. Kalau hari ini sembanglah itulah ini, tetapi pendapatan menurun, tak guna. Tak jadi. Cakaplah apa pun. Tapi saya yakin orang Cina ni dia pragmatik. Dia akan tengok, betul lah, ini tak boleh pakai lah. Dah 4 penggal kita sokong dia, apa pun tak dapat. Bagilah peluang kepada orang muda MCA. Yang nampak dia ni bagus, nampak ni John Seow bagus, nampak ni Lee Ting Han bagus, ini Ling Tian Sun bagus.
Ini Neo Chu Siong pun bagus. Ya, Tengok. saya pun nak sebut nama tu. Saya pun nak sebut kita tapi dia pun, cuma ada. kita pun kenalah promote diri kita kan. Kan. So bagilah peluang. Jangan tertaksub tanpa objektif. Kan? So kita nakkan kebaikan. Dan bagilah peluang generasi baru MCA untuk membuktikan. Itu yang saya rayu kepada semua. Bukan saja orang Cina, Melayu, India, semua pengundi. Anggun, sejam setengah kita bersama. Walaupun kita try korek, walaupun kita try provoke, very fokus. Ya. MCA bila ada ketua penerangan yang begini, saya rasa kita tak ada risau lah. saya Soalan terakhir Anggun. bukan Untuk Neo. pada saya lah. Saya sedang melihat satu generasi muda baru dalam MCA yang fokus, Betul. yang dia tahu apa yang dia perlu buat dan dia buat kerja untuk meyakinkan pengundi-pengundi mereka, pengundi-pengundi Cina, dan pada masa yang sama mereka juga perlu membeli jiwa pengundi-pengundi Melayu, India, masyarakat orang asli, kan, dan jiwa pengundi-pengundi yang lain dalam untuk bersama, dan mereka perlu menjadi suara kepada rakyat yang mereka wakili, dan pada masa yang sama as a parti Cina mereka juga perlu menjadi suara kepada kaum mereka tanpa mengganggu gugat hak-hak orang lain. Terjaga. So, itu yang saya boleh simpulkan secara ni lah. Baik, Berbeza dengan parti sebuah lagi. Soalan terakhir. Soalan terakhir saya. Kalau saya tanya adakah pengundi-pengundi Cina ni telah pulang kepada MCA, sudah semestinya saudara Neo akan kata confirm. Sebab kalau tak balik, takkan boleh. DAP takkan kalah di Cenah. Di Eropah. Johor, di Negeri Sembilan. So mungkin jumlah kembali tu mungkin Tinggi. belum tinggi, kan? Tidak boleh selesa. Tidak boleh selesa. Kerja-kerja tu akan terus dibuat. Baiklah. Apa soalan yang saya nak tanya? Agak-agaknya. Ni nak bertanding tak? Hai. Tak nak lah kalau saya tengok ni. Penat saya. Saya tak tahu. Itu saya, kalau jawapan selamatnya serah pada kepimpinan. Tetapi kalau nak berada di dalam untuk bertanding ke, atau di luar untuk bantu? Itu soalan. Kalau nak kata tak nak bertanding, itu saya bohong. Betul. Ya. Dalam politik. Niat, hasrat masih ada. Ya. Tetapi selepas melalui fasa satu circle yang penuh lah bagi saya keluar daripada perkhidmatan saya sebagai diplomat. Saya bertanding tahun 2022, kalah, dan melalui bertanding fasa di mana sebelum ni? Parlimen Taiping, kan. Saya kalah. Kita kalah, malah saya tahulah masa tu BN kan, tak mendapat sokongan. So kita tahu mungkin itu bukan punca saya secara peribadi, tapi kita faham, saya dah faham dalam konteks pilihan raya umum ni dia mengikut sentimen dan kerja pasukan. Ya, you hebat mana sekalipun, tapi kalau you orang baru, you tak ada track record, orang tak kenal you, orang tak akan undi you. So saya dah lalui semua daripada bawah, lepas tu proses pembinaan semula, ya, yang kerja yang cukup susah. Ya, benda tu dah hancur, kita nak kutip balik, ya, nak susun balik, sehinggalah menjadi ejen membantu memenangkan wakil-wakil rakan-rakan dari MCA dan Barisan Nasional. Ya, saya dah lalui. Saya melihat bagaimana interaksi dengan pengundi, betapa pentingnya messaging, bagaimana kita nak menyampaikan message. Saya rasa jadi tak jadi pun dah tak penting dah. Saya dah lalui satu circle. Full circle dah. Kalah pun dah pernah kalah. Tengok orang lain menang pun dah pernah. So bagi saya yang lebih penting adalah bagaimana my presence ini, keberadaan saya ni dapat membantu dalam agenda membangunkan semula negara ni. Khususnya dalam aspek ekonomi. Kalau saya boleh membantu memberi kesedaran kepada kepimpinan Barisan Nasional untuk mengubah dasar yang lebih baik untuk dapat membantu rakyat, saya rasa saya tak masuk parlimen pun tak apa.
Saya lebih selesa membantu dari luar. Kenapa? Kerana tak payah penat lah jadi YB-nya. Kalau tidaknya orang cari kamu ini semua. Yang penting sekali is national interest untuk saya. Saya kalau tak boleh menyumbang sendiri, kalau saya boleh mempengaruhi, membantu pemimpin saya untuk menyumbang ke arah kesejahteraan rakyat, perpaduan rakyat, saya dah cukup happy dah sebenarnya. Tapi itunya cakap, saya secara peribadi saya rasa kalau orang typing you ada kandidate macam ni, dia hantar dia pergi parlimen lah. Sebab yang nak buat dasar tu di dalam parlimen. Bila kita bercakap berbuih-buih di sini pun, di luar ni, dia tak jadi apa-apa. Tak jadi apa-apa. Boleh mempengaruhi lah. Tetapi tak semestinya terlaksana lah. Kan? So kata orang, di mana pun kalau you ditakdirkan menjadi calon ke, bertanding ke, mungkin kepada pendengar-pendengar kita di luar, kalau muka ni menjadi calon ni, you bagi dia peluang kali ni. Sebagaimana yang kita bicara daripada awal tadi, you tak boleh nilai MCA ini seperti MCA yang sebelum ini. Dia generasi ini tidak boleh memikul kesilapan ataupun kekurangan dia bukan silap. Sebab situasi pada waktu itu menyebabkan kekurangan itu berlaku, beban itu wujud. You tak boleh letakkan beban itu pada generasi yang ini. Mungkin mereka ini kalau diberi peluang, mungkin lebih baik daripada yang sedia ada, ataupun mungkin lebih baik daripada sebelum ini. Tapi peluang itu perlu diberi dan diterjemahkan di dalam bentuk undi supaya mereka ini boleh beraksi di dalam parlimen, dan kemudiannya mereka boleh mengotakan apa yang telah diperkatakan oleh young generation of MCA ni sepanjang sejam setengah kita berada di sini. Itu saya punya rumusan secara keseluruhan. Dad, you punya soalan akhir. Soalan senang. MCA dah ada bukti kemenangan di Johor dan Negeri Sembilan. Dah maknanya kedua-dua kemenangan tersebut bukanlah mengiyakan yang sebenarnya penerimaan keseluruhan untuk pengundi-undi kepada MCA. Jadi satu perkara yang nak Nio sampaikan, satu perkara yang sebenarnya MCA ni dah benar-benar berubah dan boleh diterima oleh masyarakat yang sebelum ini menolak. Satu perkara. Apa yang MCA telah buat? Bukan, apa perkara yang MCA boleh buktikan yang sebelum dah diterima. Dah diterima. Saya rasa keputusan dua peti negeri undi telah membuktikan bahawa sekiranya kita meletakkan orang yang betul, kita boleh menang. Ya. Orang yang betul ni dia pelbagai faktor lah, mengikut kesesuaian tempat. Ya, contohnya tempat luar bandar ni kita perlukan ada pemimpin yang mesra, akar umbi. Kan, bukannya cerita pasal burung di atas pokok je kan. So ada tempat yang perlukan pemimpin yang ada visi yang jauh, yang boleh memberi idea yang baru dalam pembuat dasar, yang menyumbang ke arah pembentukan dasar yang lebih boleh membantu rakyat. Ya. So dia ada pelbagai jenis kepimpinan, sifat kepimpinan ini. Iaitu service based ataupun policy based. So kita perlu seimbangkan dalam MCA ni. Kita tak menolak kepentingan kita menjaga perkhidmatan kita terhadap orang di kawasan luar bandar, kampung baru. Pada masa yang sama kita pun perlu fokus yang perkara yang lebih jauh ke hadapan, iaitu pengundi-pengundi muda yang banyak bergantung kepada dasar. Sebab dasar mempengaruhi kehidupan mereka. So ini yang saya nampak ada pada MCA sekarang. Dulu mungkin kita terlalu fokus pada perkhidmatan saja. Sekarang ni dua-dua. Kita ada profesional yang boleh berhujah, memberi hujah dan memberi cadangan dalam pembaharuan dasar. Pada masa yang sama kita tetap ada pemimpin-pemimpin yang mesra dengan peringkat akar umbi, yang boleh sentiasa berada bersama dengan rakyat di peringkat akar umbi dan membantu mereka. So keseimbangan ini perlu diterjemahkan dalam konteks parti MCA yang inklusif. Dan inklusif ni bukan saja di kalangan orang Cina, tetapi inklusif di konteks nasional, iaitu pemimpin yang bukan sahaja membawa dan terlalu fokus kepada suara orang Cina sehingga kita lupa tanggungjawab kita pada negara, kepada tanggungjawab perpaduan,
kemakmuran, kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, itu pun penting. Ya. So inclusivity itu perlu ada pada MCA hari ini, dan saya nampak sudah ada. Hari ini kalau kita lihat pemuda-pemuda MCA yang bersuara hari ini, dia bukan bersuara untuk Cina lagi. Dia bersuara untuk semua dah. Ya. So saya nampak itu adalah satu pembaharuan yang sangat positif, dan saya haraplah, saya merayu kepada rakyat di luar sana. Dia bukan saya saja, kepada semua. Kalau melihatkan ada nampak wajah baru yang sanggup, yang ikhlas, yang boleh membawa perubahan dari MCA, bagilah peluang mereka. Bagilah, jangan menghukum mereka sebelum mereka mula berjalan. Ya, dia baru lahir. Bagilah peluang dia berhikmat. Bagilah peluang sepenggal sekurang-kurangnya melihat keberkesanan, keupayaan dia. Ya, dan you decide. Kalau kita dah lihat sekarang ni kurang baik, bagilah peluang orang baru. Mana tahu macam yang Anggun sebut tadi, mungkin dia boleh lebih baik daripada yang sebelum lagi. Kan? Bukan yang sedia ada saja, yang sebelum lagi. Maka rugilah kalau kita tak beri peluang kepada dia, walaupun dia mempunyai hasrat yang cukup besar untuk membantu rakyat dan negara, dan kita menghukum dia kerana kesilapan orang lain ataupun kekurangan orang lain. Itu tidak adil. Dan saya haraplah kalau saya diberi peluang juga, saya berharap rakyat terimalah saya seadanya, bukannya kerana orang lain, kerana saya, kehendak saya dan aspirasi saya. Terima kasih Neo, cukup fokus. Saya rasa tak ada masalah kalau very fokus. Ketua Penerangan MCA Malaysia ni very fokus, kita korek lah kok mana, kita pusing lah kok mana. Dia very fokus kepada MCA, dia nak bantu apa, fokus kerja dia, dan tak ada ransung isu. Kita petik lah apa pun, benda tu very fokus. Terima kasih Neo kerana hadir kepada podcast Sembang Tegak. Anggun, terima kasih. Tak ada ke untuk saya ruang untuk tanya soalan? Kau tanya aku je. Aku ada soalan satu. Bila BRN perak? Yang ini kita tak boleh nak cerita. Kalau ikut tamatnya adalah pada Disember 2027 dan boleh tarik sampai 2028. Tapi itu ke atas kepimpinan lah. Ya ke? Okey. Soal jawapan bersih. Tak tahulah sebab DP pagi tadi dah kata akan terus bersama-sama. Kalau dia tarik besok PRN lah. Kata nak resign bagai. Politik ni dia banyak very dynamic lah. Very dynamic lah. Saya cukup seronok sebab bila dynamic kita dapat berbincang, kita dapat membuka ruang. Bila dulu kita Barisan Nasional sendirilah tak ada penjelasan sebegini dan yang tak ada keterbukaan membuatkan kita rasa terjumuk dan kita cuma berkhidmat saja. Jadi kita harap dengan adanya Sembang Tegak podcast ini dapat membuka ruang pemikiran. Kita tanya soalan yang susah dan kita dengar perkara yang benar. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.